Pada majlis gala itu, saya pergi ke tandas wanita. Apabila saya kembali, saya melihat bos saya secara senyap-senyap menjatuhkan serbuk yang tidak dikenal pasti ke dalam gelas wain saya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya senyap-senyap menukar gelas kami. 10 minit kemudian, saya berdiri, menawarkan ucapan hormat yang mendalam kepadanya dan melihat dengan ketepatan yang dingin ketika dia mencondongkan kepalanya ke belakang dan menghabiskan minuman berubat itu. Apa yang berlaku seterusnya mencetuskan gelombang kejutan di seluruh dewan dan saya, untuk sebahagiannya, ketawa seperti orang gila di dalam hati. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berlaku di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur yang berkilauan. Sebuah tempat di mana menara kaca mencerminkan aliran lalu lintas yang tidak berkesudahan di bawah, di mana cahaya keemasan lampu bandar dapat menyembunyikan begitu banyak rahsia, tetapi tidak pernah kegelapan di hati manusia. Nama saya Aisyah. Malam itu adalah perayaan. Firma kami baru sahaja memenangi projek pengembangan TRX Residences, kontrak bernilai RM500 bilion, jumlah yang membuat seluruh jabatan jualan beroperasi atas tenaga dan adrenalin selama 3 bulan penuh. Dan orang yang menutup perjanjian itu adalah saya. Hotel 5 bintang itu berada betul-betul di tengah bandar dengan dewan yang menghadap ke KLCC. Chandelier kristal memancarkan cahaya ke atas meja, terang seperti siang. Gelas Cabernet Merah Delima berdenting dan bunyi tahniah sentiasa kedengaran. "Aisyah, awak benar-benar membuat kejutan besar kali ini," kata Encik Haris. Ketua Pegawai Eksekutif menepuk bahu saya, bersedia untuk mengetuai pasukan projek bulan depan. Saya tersenyum dan mengangkat gelas saya sebagai tanda terima kasih. Di permukaan saya tenang, tetapi di dalam, ribut sedang melanda. 3 tahun lalu, saya masuk ke firma ini dengan hanya ijazah kolej dan beg pakaian yang usang. 3 tahun kemudian, saya akan mencapai kedudukan yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Tetapi dalam cahaya yang berkilauan itu, sepasang mata mengikut saya seperti sengatan tajam jarum. Leha, penyelia langsung saya, dan orang yang telah membantu saya dalam cara yang tidak akan saya lupakan. Leha memakai gaun merah wain, rambutnya disanggul dengan elegan, bibirnya diwarnai merah tua. Dia ketawa dengan Datuk Farid, naib presiden, tetapi pandangannya sentiasa beralih ke arah saya. 3 tahun lalu, kami bermula di syarikat yang sama. Saya menumpukan diri dalam kerja saya. Dia cepat naik ke pengurusan. Saya tidak naif. Saya faham bahawa dalam persekitaran ini, menjadi baik tidak cukup. 3 bulan lalu, teman lelaki saya, Malik, tiba-tiba memutuskan hubungan dengan saya. 2 minggu kemudian, dia muncul dengan Leha di majlis syarikat. Saya tidak membuat kekecohan. Saya hanya berdiam diri. Diam tidak bermakna anda lupa. Malam itu, ketika muzik semakin kuat, saya meminta diri ke tandas. Tumit saya mengetuk irama tajam di lantai marmar. Saya berdiri di hadapan cermin, melihat wajah saya yang solekan sempurna. "Tenang, Aisyah," saya berkata pada diri sendiri. Saya mencuci tangan dan melangkah kembali ke koridor. Dan pada saat itu, segalanya berubah. Dalam pantulan cermin hiasan di dinding sudut, saya melihat Leha berdiri di meja kami. Dia melirik sekeliling, kemudian cepat-cepat mengeluarkan bungkusan kecil dari beg tangannya, serbuk putih, dan menuangkannya ke dalam gelas wain saya. Saya terpaku, jantung saya berdegup kencang di telinga saya. Leha menggunakan pengaduk kecil untuk mencampurkannya. Serbuk itu larut serta-merta dalam wain merah. Dia meletakkan gelas itu kembali ke tempat asalnya dan duduk seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Saya bersembunyi di dalam bayang-bayang. Hanya satu soalan yang bergema di fikiran saya. Apa yang dia cuba lakukan? Apa yang akan berlaku jika saya minum itu di sini, di bilik yang penuh dengan orang? Saya boleh sahaja keluar dan menjerit, tetapi saya tiada bukti. Sudut kamera keselamatan di sudut itu tidak baik dan lebih penting lagi, saya tidak bersedia untuk menunjukkan tangan saya. Saya menarik 3 nafas dalam-dalam, menyusun wajah saya menjadi senyuman manis biasa dan berjalan keluar. Saya mengelilingi stesen pelayan dan mengambil gelas wain segar. Apabila saya sampai di meja, saya secara tidak sengaja terlanggar lengan Leha. "Oh, saya minta maaf, Leha," kata saya, cepat-cepat menarik napkin dan menunduk untuk menyapu lengan bajunya. Dalam sekelip mata itu, saya menukar 2 gelas wain itu. Ia berlaku begitu cepat, begitu lancar, tiada siapa yang perasan.
Leha tersentak, tetapi apabila dia melihat saya mengambil gelas yang satu lagi, yang sebenarnya gelasnya sendiri, yang hampir tidak disentuh, dia tenang. Dia fikir saya telah terperangkap dalam perangkapnya. 10 minit kemudian, saya berdiri dan mengangkat gelas saya. Saya ingin mencadangkan ucapan istimewa kepada Leha. Terima kasih atas semua bimbingan anda selama bertahun-tahun. Meja itu bertepuk tangan. Di hadapan semua eksekutif, Leha tidak dapat menolak. Dia mengangkat gelasnya yang berisi serbuk itu. Saya melihat terus ke matanya. Untuk kesihatan anda, kata saya, dan untuk kenaikan pangkat anda, dia tersenyum, kemudian mencondongkan kepalanya ke belakang dan meminum semuanya. Saya hanya mengambil sedikit dari gelas saya. 3 minit berlalu. Pada mulanya, Leha masih ketawa dan bercakap, tetapi kemudian suaranya menjadi lebih kuat, gerak isyaratnya lebih keterlaluan, matanya berkaca-kaca. Datuk Farid, panas betul di sini, katanya, menarik kola gaunnya. Suasana di meja menjadi keruh, dia tiba-tiba terhuyung-huyung berdiri, meracau tidak keruan, wajahnya merah padam dan tangannya menggigil. Kemudian, secara mengejutkan, dia menarik Datuk Farid di hadapan semua orang. Jangan buat begitu, kata Datuk Farid gagap, melepaskan tangannya, wajahnya pucat. Desiran berbisik melanda Dewan, Encik Haris melonjak dari kerusinya. Seseorang telefon 999, dia menyalak. Leha rebah ke lantai, badannya sedikit menggigil, meracau frasa yang tidak masuk akal. Saya duduk diam, gelas wain sejuk di tangan saya. Seorang rakan sekerja berbisik kepada saya, Aisyah, apa yang salah dengannya? Saya menggelengkan kepala sedikit. Saya tidak tahu, mungkin ada sesuatu yang salah dengan wain itu. Suara saya cukup kuat untuk menanam benih keraguan. Paramedik tiba dan Leha dibawa keluar di tengah-tengah pandangan terkejut seluruh parti. Gala itu bertukar menjadi huru-hara. Semasa saya meninggalkan hotel, udara malam Kuala Lumpur yang dingin terasa menenangkan di wajah saya. Telefon saya bergetar. Satu mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Tukaran yang bagus. Saya terpaku. Siapa yang melihat saya? Sebelum saya sempat memikirkan balasan, mesej itu hilang. Malam itu, kembali di apartmen saya di bandaraya, saya berdiri di tingkap, melihat ke bawah pada sungai cahaya yang merupakan lalu lintas di bawah. Saya tidak merasakan kemenangan, hanya campuran pelik kelegaan dan kegelisahan yang mendalam. Keesokan paginya, syarikat melancarkan siasatan dalaman, laporan toksikologi kembali. Leha mempunyai perangsang yang kuat, tidak berjadual dalam sistemnya. Saya dipanggil untuk soal siasat. Seperti yang saya jangkakan, saya adalah orang yang diminati, tetapi apa yang membuatkan saya meremang adalah maklumat lain. Rakaman keselamatan meja kami hilang segmen 20 minit, tepat pada waktu saya pergi ke tandas sehingga Leha pengsan. Ini bukan kebetulan, seseorang telah memadamkannya. Soalannya, adakah orang itu di pihak saya atau Leha? Petang itu, ketika saya melangkah ke koridor tingkat 27, seorang lelaki sedang menunggu di hujung yang jauh. Dia memakai sut kelabu, matanya tajam dan dingin. Aisyah, katanya, saya Encik Irfan, ketua pegawai eksekutif yang baru. Sebelum saya sempat bereaksi, dia menambah, saya berada di bilik VIP, di tingkat 2 malam tadi. Saya melihat semuanya, saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri. Apa yang anda mahu? Saya bertanya, terus terang. Encik Irfan menatap saya lama. Saya ingin melihat betapa bijaknya anda. Ayat itu membuka pintu yang tidak pernah saya jangkakan. Dan saya mula faham bahawa gala itu hanyalah permulaan, langkah pembukaan dalam permainan yang jauh lebih besar. Ketua pegawai eksekutif yang baru. Saya melihat lelaki yang berdiri di hadapan saya. Encik Irfan tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki aura yang membuatkan sukar untuk mengalihkan pandangan. Pandangannya tidak kasar, tetapi cukup tajam untuk menanggalkan fasad yang dibina oleh orang dengan berhati-hati. Saya melihat anda menukar gelas, katanya, terus terang dan tanpa mukadimah. Koridor tingkat 27 senyap, kebanyakan kaki tangan sudah pulang. Melalui tingkap besar di belakangnya, lampu-lampu Kuala Lumpur berkelip seperti pemadani berkilauan yang luas. Saya tidak mengesahkan mahupun menafikan. Apa yang anda mahu saya katakan? Saya bertanya. Suara saya begitu tenang sehingga mengejutkan diri saya sendiri. Senyuman tipis menyentuh bibir Encik Irfan. Saya ingin melihat bagaimana anda akan menangani apabila seseorang mempunyai pengaruh ke atas anda. Pengaruh? Saya ketawa kecil. Jika anda mempunyai bukti,
Anda tidak akan berdiri di sini bercakap dengan saya secara peribadi. Dia meneliti saya lama, bukan dengan kemarahan atau penghinaan, tetapi seolah-olah dia menimbang dan mengukur saya. Saya tidak berniat untuk melaporkan anda, kata Encik Irfan, dan saya tidak berniat untuk melindungi Leha. Cara dia menyebut namanya membuat jantung saya berdegup kencang, bukan kerana takut, tetapi kerana saya tahu ini belum berakhir. Jadi apa niat anda? Saya bertanya. Encik Irfan berpaling dan bersandar pada pagar kaca. Saya ingin tahu mengapa anda tidak menjerit sebaik sahaja anda melihat dia melakukannya. Saya diam seketika. Udara membawa bau karpet baru dan larutan pembersih. Kerana tiada siapa yang akan percaya saya menjawab. Kerana saya tiada bukti dan kerana saya tahu jika saya minum gelas itu, saya mungkin yang terbaring di lantai malam tadi. Buat pertama kalinya, ekspresi Encik Irfan berubah. Pandangan dingin yang menilai digantikan dengan sesuatu yang menyerupai pengakuan. Leha tidak cukup pintar untuk memadam rakaman keselamatan sendiri, sambungnya. Kehilangan 20 minit itu bermakna dia mempunyai bantuan. Saya menggenggam penumbuk saya. Siapa yang anda fikir ia? Siapa yang anda fikir ia? Encik Irfan membalas. Nama Datuk Farid, naib presiden yang sentiasa menyokong Leha dan dengan siapa dia dihabarkan mempunyai hubungan sulit, terlintas di fikiran saya, tetapi saya tidak mengatakannya. Sesiapa pun ia, kata saya, ini belum berakhir. Encik Irfan mengangguk. Betul, dan mulai esok, anda akan berada di bawah mikroskop. Adakah itu satu ancaman? Dia melihat saya terus ke mata. Ia adalah amaran. Saya meninggalkan pejabat ketika langit benar-benar gelap. Duduk di belakang Uber, saya melihat kembali menara kaca itu. 3 tahun hidup saya, malam-malam yang tidak terhitung. Berkali-kali saya terpaksa menggigit lidah saya. Saya tidak akan membiarkan diri saya kalah kerana satu perangkap. Keesokan paginya, suasana pejabat tegang. Saluran Slack dalaman penuh dengan khabar angin. Ada yang mengatakan Leha adalah pengguna dadah. Yang lain mengatakan dia telah diperangkap dan tentu saja, nama saya disebut-sebut. Saya masuk ke pejabat, dengan tegak, bunyi tumit kasut saya menghasilkan irama yang stabil di lantai kayu berkilat. Leha belum kembali, tetapi David sudah ada. Dia berdiri di mesin kopi, memerhatikan saya tanpa berkelip. Ketika saya lalu, dia bercakap. Aisyah, pejabat saya. Nada suaranya sama, tetapi hari ini kedengarannya berbeza. Saya masuk ke pejabatnya. Pintu tertutup, hanya meninggalkan bau kopi yang kuat dan dengungan penyaman udara. Adakah awak tahu betapa seriusnya malam tadi? David memulakan. Saya tahu. Saya menjawab buat pertama kalinya. Tidak menggunakan nada yang berbeza. Kening David berkerut. Dengar, saya faham awak tertekan. Jadi saya akan biarkan itu berlalu. Tetapi, awak perlu ingat bahawa Leha adalah atasan awak. Orang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Saya menyatakan, melihatnya terus ke mata. David berhenti seketika, tetapi saya menangkapnya. Adakah awak ada bukti? Dia bertanya. Saya ada syak wasangka, saya berkata. Dan saya ada sebab untuk curiga. Dia terdiam, kemudian ketawa kering. Aisyah, dalam syarikat ini, kadang-kadang menjadi baik tidak cukup. Awak perlu tahu tempat awak. Saya berpegang pada kemampuan saya menjawab. Dan apa yang Leha pegang? Dia bertanya, suaranya perlahan. Bukan cabaran, tetapi ujian. Saya tidak peduli, kata saya perlahan. Saya hanya peduli bahawa seseorang cuba mencederakan saya. David bersandar di kerusinya. Awak patut hentikan ini di sini. Berhenti mengorek. Ini untuk kebaikan awak sendiri. Itu bukan nasihat. Itu adalah amaran. Saya meninggalkan pejabatnya dengan api membara di dada saya. Jika saya berdiam diri, mereka akan fikir saya takut. Jika saya membuat kekecohan, saya akan dilabel sebagai pembuat masalah. Petang itu, Encik Irfan memanggil mesyuarat untuk seluruh jabatan jualan. Leha tiada di sana, tetapi kerusinya kekal di barisan hadapan. Encik Irfan masuk, pandangannya menyapu ke atas semua orang. Mengenai malam itu, dia memulakan, suaranya perlahan tetapi jelas. Syarikat bekerjasama dengan pihak berkuasa. Laporan toksikologi mengesahkan bahan tidak berjadual dalam sistem Leha. Soalannya, dari mana datangnya? Tiada siapa yang bercakap. Biar saya ulangi, Encik Irfan menyambung. Sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang, saya tidak peduli siapa pun, akan ditangani dengan sepenuhnya.
Matanya tertumpu pada David seketika. Begitu cepat saya hampir tidak perasan, tetapi saya melihatnya. Selepas mesyuarat, saya mendapat mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Awak fikir awak dah menang? Kali ini saya tidak teragak-agak. Saya menelefon balik. Suara di hujung talian dingin. Itu Leha. Awak memang lain, Aisyah, katanya, menukar gelas betul-betul di depan saya. Saya tidak tahu apa yang awak cakapkan, saya menjawab. Jangan buat-buat bodoh, Leha ketawa. Tetapi awak patut ingat, saya belum keluar dari permainan lagi. Awak di hospital, saya menyatakan. Saya sudah dibenarkan keluar, suaranya bertukar tajam. Dan saya akan kembali. Panggilan berakhir. Saya berdiri di tengah-tengah pejabat. Berasa seperti saya berada di papan catur di mana setiap kepingan bergerak. Petang itu, sebaik sahaja saya pulang ke apartmen, loceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan terpaku. Leha berdiri di sana. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya tidak kehilangan semangatnya. Kita perlu bercakap, katanya. Saya melihat matanya. Masuklah, apartmen kecil saya, disinari cahaya kuning lampu yang hangat. Dua wanita duduk berhadapan. Bukan lagi rakan sekerja, bukan lagi penyelia dan bawahan. Hanya dua orang yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Awak fikir saya sebodoh itu? Leha memulakan. Saya fikir awak cuai. Saya membalas. Dia ketawa. Awak fikir menukar gelas itu adalah akhirnya? Adakah awak tahu bahawa dos yang lebih tinggi daripada bahan itu boleh menyebabkan serangan jantung? Rasa sejuk menjalar di seluruh badan saya. Jadi, awak berniat untuk saya mendapat serangan jantung di majlis gala? Leha diam seketika. Kemudian berkata perlahan, saya hanya mahu memalukan awak. Saya menatap matanya. Malu saya? Bagaimana? Dia berdiri. Awak naik terlalu cepat, Aisyah. Terlalu cepat sehingga membuat orang tidak selesa. Kerana saya mendapat keputusan, saya berkata. Leha menunduk rapat ke muka saya. Bukan itu sahaja. Apa maksud awak? Dia tersenyum. Mengapa awak fikir CEO baru berminat dengan awak pada malam pertamanya? Saya terkejut. Leha melihat saya selama beberapa saat lagi, kemudian berpaling dan meninggalkan apartmen. Pintu tertutup. Soalannya bergema di fikiran saya. Mengapa Encik Irfan tahu segalanya? Mengapa rakaman kamera hilang? Dan mengapa dia begitu berminat dengan saya? Saya keluar ke balkoni saya. Bandaraya masih terang benderang di bawah, tetapi kegelapan jenis baru sedang merebak di dalam diri saya. Permainan catur ini, saya sedar, mungkin bukan hanya tentang Leha dan saya. Pemain paling berbahaya, saya mula faham, mungkin bukan dia sama sekali. Leha meninggalkan apartmen saya, meninggalkan kesunyian yang berat seperti beban berat di dada saya. Kata-kata terakhirnya berulang di kepala saya. Mengapa awak fikir CEO baru berminat dengan awak pada malam pertamanya? Saya rebah di sofa, tangan saya sedikit menggigil sambil menatap gelas air yang tidak disentuh di meja. Saya sentiasa fikir saya mengawal jalan saya sendiri. Tetapi sekarang saya semakin curiga bahawa seseorang telah memerhatikan saya sejak sekian lama. Saya hampir tidak tidur malam itu. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah Encik Irfan di koridor tingkat 27. Pandangannya menembusi saya. Dia tidak kelihatan terkejut melihat saya menukar gelas. Dia berkata dia berada di bilik VIP dan melihat semuanya. Tetapi mengapa dia berada di sana pada saat itu dan mengapa dia tidak menghentikan Leha? Keesokan paginya, saya tiba di pejabat lebih awal daripada biasa. Ruang itu masih sunyi. Saya membuka komputer riba saya, tetapi fikiran saya tidak dapat menumpukan pada rancangan projek di skrin. Kira-kira pukul 8.30 pagi, Leha masuk. Dia memakai sut seluar putih yang kemas, rambutnya diikat rapi, solekannya dengan mahir menyembunyikan sebarang kesan keletihan. Dia berjalan melepasi meja saya tanpa pandang, tetapi saya merasakan matanya menyapu ke atas saya. 10 minit kemudian, saya menerima notifikasi mesyuarat. Aisyah ke bilik mesyuarat 3. Apabila saya masuk, David sudah duduk. Encik Irfan berdiri di tingkap, membelakangi kami. Leha duduk bertentangan, tangannya bersilang di atas meja. Pintu tertutup. Encik Irfan berpaling, suaranya perlahan. Leha telah menyerahkan kenyataan rasmi. Dia mendakwa dia diperangkap. Saya melihat Leha. Dia membalas pandangan saya dengan tenang yang membimbangkan. Dia mengatakan seseorang memasukkan perangsang ke dalam gelas wainnya, sambung Encik Irfan.
dan bahawa orang ini mempunyai motif peribadi. Udara di dalam bilik itu cukup pekat untuk dipotong. Motif peribadi? Saya bertanya. Bibir Leha membentuk senyuman sinis. Awak tahu siapa yang saya maksudkan, Aisyah. David menyampuk. Aisyah, awak dan Leha mempunyai konflik peribadi. Syarikat sedar bahawa Malik pernah menjadi teman lelaki awak. Saya menggenggam tangan saya di bawah meja. Kehidupan peribadi saya tidak ada kaitan dengan bahan terlarang. Leha ketawa perlahan. Tiada kaitan dengannya. Awak tidak membenci saya. Awak tidak mahu membalas dendam. Membalas dendam dengan memasukkan awak ke hospital. Saya membalas, jika saya mahukan itu, saya tidak akan menukar gelas. Kata-kata itu melayang keluar sebelum saya sempat menghentikannya. Bilik itu senyap. David menatap saya. Leha tersentak. Ekspresi Encik Irfan tetap tidak dapat dibaca. Dia hanya bertanya, apa maksud awak dengan itu? Saya menarik nafas dalam-dalam. Maksud saya, jika saya mempunyai niat jahat, saya akan membiarkan perkara berlaku mengikut rancangan orang lain. Wajah Leha pucat. Awak menyiratkan saya yang melakukannya. Saya tidak menyiratkan apa-apa, saya berkata, melihatnya terus ke mata. Saya hanya tertanya-tanya bagaimana awak tahu gelas awak yang bermasalah. Kesunyian berat melanda. David menumbuk meja. Cukuplah. Ini bukan bilik mahkamah. Encik Irfan mengangkat tangan, menyuruh David diam. Dia melihat Leha. Adakah awak ada bukti awak diperangkap? Leha menggelengkan kepala. Tidak, tetapi saya percaya seseorang mahu menjatuhkan saya. Kepercayaan tidak cukup, kata Encik Irfan. Saya perlukan fakta. Leha melonjak berdiri. Awak percaya dia daripada saya? Encik Irfan membalas perlahan. Saya percaya pada bukti. Mesyuarat itu berakhir dalam keadaan tegang. Saya berjalan keluar ke koridor, hati saya berat. Saya tahu bahawa sebaik sahaja saya terlepas cakap tentang menukar gelas, saya telah terjerumus lebih dalam ke dalam lumpur. Pada waktu makan tengah hari, semasa saya tergesa-gesa makan salad di meja saya, Malik muncul. Kami tidak bercakap selama 3 bulan. Dia kelihatan lebih kurus, matanya mengelak saya. Aisyah, boleh kita bercakap? Dia bertanya perlahan. Saya meletakkan garpu saya. Apa yang awak mahu, Malik? Dia melirik sekeliling, kemudian menarik saya ke koridor. Leha sangat marah. Dia fikir awak sengaja melakukannya. Saya tidak peduli apa yang dia fikir, kata saya. Malik mengeluh. Awak tidak faham. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Dan awak? Saya bertanya. Awak di pihak siapa? Dia diam. Jawapannya cukup jelas. Malik, kata saya perlahan. Saat awak memilih Leha, awak memilih pihak awak. Jangan berpura-pura bersikap neutral. Dia melihat ke bawah. Saya hanya tidak mahu awak mendapat masalah. Saya sudah dalam masalah, kata saya, berpaling. Dan saya boleh menguruskannya sendiri. Petang itu, saya menerima email daripada HR. Saya telah ditugaskan semula untuk melapor terus kepada Encik Irfan untuk projek baru. Ini bermakna saya tidak lagi di bawah pengurusan langsung Leha. Pejabat itu riuh. Leha terus ke meja saya. Tahniah. Awak naik pangkat cepat. Saya hanya melakukan kerja saya. Saya membalas. Dia menunduk. Suaranya sedingin ais. Awak fikir Encik Irfan melindungi awak. Jangan bodoh. Saya membalas pandangannya tanpa berkelip. Saya tidak perlukan perlindungan sesiapa. Awak akan lihat. Leha berbisik. Petang itu, ketika saya meninggalkan pejabat, Encik Irfan menelefon, naik ke bumbung sebentar. Saya pergi, seperti yang diminta. Di bumbung tingkat 27, angin bertiup kencang. Encik Irfan berdiri di pagar, melihat ke bawah pada aliran lalu lintas di bawah. Itu tindakan yang berisiko, katanya apabila saya mendekati. Saya tidak suka dituduh secara palsu, saya membalas. Awak baru sahaja meletakkan diri awak terus dalam bahaya, katanya, berpaling menghadap saya. Leha bukan jenis yang menerima kekalahan. Saya juga tidak. Encik Irfan diam seketika. Kemudian dia bertanya, pernahkah awak terfikir mengapa Leha berani melakukan sesuatu seperti itu di majlis gala yang ramai orang? Saya pernah, kata saya. Dan saya fikir, dia percaya dia ada seseorang yang menyokongnya. David, Encik Irfan mengangguk. Tetapi lebih daripada itu, saya melihatnya.
Apa yang awak tahu? Dia seolah-olah menimbang kata-katanya. Saya sedang menjalankan audit dalaman, bukan hanya tentang Leha, tetapi tentang kewangan firma. Kewangan? Saya terkejut. Ada beberapa perbelanjaan yang meragukan dalam projek yang diuruskan oleh Leha dan David, katanya. Jika dia tiada dalam gambar, banyak perkara boleh terbongkar, terlintas di fikiran saya. Insiden dengan Wayne itu bukan hanya tentang cemburu peribadi. Leha mungkin mahu saya keluar kerana saya semakin hampir dengan projek-projek besar. Adakah awak mengesyaki saya terlibat? Saya bertanya. Tidak, kata Encik Irfan, melihat terus ke arah saya. Tetapi saya perlukan awak berhati-hati. Saya ketawa kering. Adakah awak bimbang tentang saya atau adakah awak menggunakan saya? Dia tidak menjawab serta-merta. Angin meniup sehelai rambut saya melintasi wajah saya. Encik Irfan mengangkat tangannya seolah-olah mahu menyikatnya, kemudian berhenti di udara. Saya tidak mahu awak menjadi mangsa, katanya perlahan. Mangsa apa? Saya bertanya. Permainan ini. Kami berdiri dalam diam selama beberapa saat, melihat ke bawah pada bandaraya. Saya tiba-tiba sedar bahawa sejak malam gala itu, segalanya telah meningkat melampaui persaingan pejabat biasa. Apabila saya pulang ke apartmen, telefon saya bergetar. Email tanpa nama. Awak fikir awak sangat bijak? Semak peti masuk peribadi awak. Jantung saya terhenti. Saya membuka email saya. Dilampirkan adalah sekeping foto. Itu adalah saya dan Encik Irfan di bumbung, diambil dari jauh. Sudutnya membuatkan kami kelihatan berdiri sangat rapat. Di bawah gambar itu terdapat satu baris teks, Ketua Projek Baru dan CEO. Saya pasti ini tidak ada kaitan dengan merit. Darah saya membeku. Seseorang sedang bersiap untuk membocorkan ini. Saya duduk menatap skrin. Saya tahu bahawa jika foto ini tersebar, semua kerja keras saya akan diputar belikkan dan tidak sah. Dan orang yang paling diuntungkan adalah Leha. Tetapi naluri yang berbeza timbul dalam diri saya. Jika Leha mahu menyebarkan ini, dia pasti sudah melakukannya. Menghantarnya kepada saya secara peribadi lebih terasa seperti tembakan amaran daripada serangan habis-habisan. Jadi, siapa di sebalik ini? Saya menghantar mesej kepada Encik Irfan. Adakah awak masih di pejabat? Dia membalas serta-merta. Apa yang salah? Saya melihat foto itu sekali lagi. Papan catur sedang berkembang dan saya tidak lagi pasti siapa sekutu dan siapa musuh. Saya menatap foto di telefon saya sekali lagi. Pengambilan gambar itu dilakukan dari belakang tangki air di bahagian atas bumbung. Itu bermakna jurugambar mesti berada di bumbung pada masa yang sama dengan kami atau mempunyai akses khas. Saya membalas kepada Encik Irfan, saya baru sahaja menerima sesuatu. Saya perlu berjumpa anda sekarang. 5 minit kemudian, saya kembali ke pejabat. Encik Irfan masih di pejabat tingkat atasnya. Pintu terbuka. Dia berdiri di mejanya, jaket sutnya ditanggalkan, lengan kemejanya dilipat melepasi siku. Dia melihat saya masuk dan segera mengenali riak wajah saya. Ada apa? Saya meletakkan telefon saya di mejanya, skrin menghadapnya. Encik Irfan melihat foto itu, ekspresinya gelap. Dihantar dari nombor yang tidak dikenali, dia bertanya. Dari email tanpa nama? Saya membalas. Dihantar hanya kepada saya. Dia diam seketika. Kemudian berkata perlahan, jika mereka mahu menjatuhkan awak, mereka akan menghantarnya kepada seluruh syarikat. Jadi, apa ini? Saya bertanya. Ancaman? Encik Irfan berkata. Untuk menguji reaksi awak atau mungkin untuk menguji reaksi saya melihatnya. Siapa yang awak syak? Dia tidak menjawab serta-merta. Encik Irfan membuka laci dan mengeluarkan fail nipis. 3 hari lalu, saya mengaudit sistem kamera dalaman. Akaun pentadbir membuat akses tanpa kebenaran kesuapan bumbung malam tadi. David? Saya bertanya. Dia menggelengkan kepala. Akaun itu milik seseorang dalam IT. Saya terpaku. Maksud awak ada orang lain yang terlibat? Tiada siapa yang bekerja sendirian dalam hal seperti ini, kata Encik Irfan. Leha boleh menjadi impulsif, tetapi memadam rakaman, mengambil gambar, menghantar email tanpa nama itu memerlukan perancangan. Saya rebah di kerusi bertentangannya. Fikiran saya berputar. Jadi, apa yang mereka mahu? Mereka mahu awak takut. Encik Irfan membalas. Mereka mahu awak mengalah. Saya ketawa pahit. Saya tidak mengalah semudah itu.
Encik Irfan memerhatikan saya seketika, kemudian suaranya merendah. Aisyah, mulai sekarang, awak perlu berhati-hati dengan setiap langkah yang awak ambil. Jangan bersendirian dengan saya terlalu lama. Saya berhenti. Awak takut dengan habar angin? Saya tidak, katanya. Tetapi awak boleh terluka. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu membuat jantung saya berdebar. Mungkin kerana sudah lama sangat sedikit orang yang mengutamakan kepentingan saya. Terima kasih, kata saya perlahan. Dia tidak menjawab, hanya menahan pandangan saya selama sesaat lagi sebelum berpaling. Seolah-olah takut matanya, mungkin mendedahkan sesuatu. Keesokan paginya, khabar angin mula tersebar. Walaupun gambar itu tidak diedarkan secara meluas, saya terdengar bisikan di bilik rehat. Lihat, pasti ada sebab dia naik pangkat begitu cepat. Selalu begitu dengan CEO baru. Saya masuk dan perbualan terhenti. Leha berdiri dekat tingkap memegang segelas air. Dia melihat saya, matanya mencabar. Awak wanita yang sibuk, Aisyah, kata Leha. Di tingkat atas setiap pagi. Saya melaporkan kerja saya. Saya membalas. Kerja yang memerlukan laporan lewat malam juga. Dia mendesak. Saya tidak bertindak balas. Saya tahu bahawa sebarang respons hanya akan menambahkan minyak ke dalam api. Leha mengambil satu langkah lagi, suaranya merendah. Awak patut ingat dalam syarikat ini, reputasi lebih penting daripada kecekapan. Saya akan ingat itu, kata saya, memandangkan awak sentiasa menggunakan reputasi awak untuk naik pangkat. Wajah Leha mengetat, tetapi dia tidak marah. Dia hanya tersenyum, senyuman yang tidak sampai ke matanya. Petang itu, saya dimaklumkan bahawa tarikh akhir untuk rancangan terperinci projek baru telah dimajukan seminggu. Tarikh akhir yang tiba-tiba dipendekkan. Saya tahu siapa yang menggerakkan tali. Saya tinggal di pejabat sehingga hampir pukul 10 malam. Ketika saya keluar dari pejabat, koridor hampir kosong. Telefon saya berdering. Itu ibu saya. Saya menjawab, mendengar suara familinya dari rumah. Sayang, apa khabar? Ibu dengar kamu sangat sibuk. Saya bersandar di dinding. Gelombang keletihan melanda saya. Saya baik-baik saja, ibu. Jangan terlalu bekerja keras. Kesihatan kamu yang penting, katanya. Dan jangan biarkan orang mempermainkan kamu. Bahagian terakhir itu membuatkan kerongkong saya tersumbat. Baiklah, saya mengangguk. Kalau ada apa-apa yang tak kena, kamu beritahu ibu, sambungnya. Kamu sendirian di sana. Ibu risau. Saya melihat pantulan diri saya di lantai berkilat. Saya boleh mengurusnya, ibu. Jangan risau. Selepas meletak telefon, saya menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak boleh kalah. Bukan sekarang. Apabila saya sampai di garaj tempat letak kereta, saya mendapati Malik berdiri di sisi kereta saya. Kita perlu bercakap, katanya. Saya penat. Saya membalas. Leha sedang bersiap untuk memfailkan aduan rasmi kepada lembaga, kata Malik dengan pantas. Dia mendakwa awak sengaja cuba mencederakannya. Saya ketawa tanpa humor. Awak menolong dia atau menolong saya? Saya tidak mahu ini berlanjutan lagi, kata Malik. Jika awak meminta maaf, dia mungkin menarik balik aduan itu. Meminta maaf atas sesuatu yang saya tidak lakukan? Saya bertanya. Malik terdiam, kilatan rasa bersalah di matanya. Malik, kata saya perlahan. Awak tahu siapa yang meletakkan serbuk itu dalam minuman saya malam itu? Dia tersentak. Saya tak pasti. Awak tahu, saya berkata. Dan awak masih berpihak kepadanya. Malik menunduk. Saya berhutang budi kepadanya. Saya tidak berhutang budi kepada sesiapa, kata saya, membuka pintu kereta saya. Dan saya tidak akan tunduk hanya kerana seseorang mengancam saya. Saya memandu pulang, fikiran saya melayang. Jika Leha memfailkan aduan rasmi, semuanya akan disiasat semula. Kesilapan saya tentang menukar gelas boleh digunakan terhadap saya. Saya duduk di meja saya, membuka komputer riba saya dan mula menulis segala yang saya ingat tentang malam itu. Setiap perincian, setiap posisi, saya tidak boleh membiarkan hanya ada satu sisi cerita. Kira-kira tengah malam, telefon saya berdering. Itu Encik Irfan, awak masih terjaga? Dia bertanya. Saya ya, saya membalas. Saya baru mendapat petunjuk, katanya. Leha telah menghubungi bekas ahli lembaga pengarah. Mereka mungkin cuba memberi tekanan kepada kita. Saya fikir begitu, saya berkata. Awak takut?
Dia bertanya. Saya diam seketika. Ya, tetapi saya tidak akan mengalah. Saya terdengar dia menghela nafas perlahan di hujung talian. Bagus. Saya dapat mendengar angin melalui telefon. Awak di mana? Saya bertanya. Di atas bumbung, dia membalas. Saya melihat keluar dari balkoni apartmen saya. Bandar itu masih menyala terang. Pernahkah awak terfikir awak membuat pilihan yang salah? Saya bertanya. Pilihan apa? Dia bertanya. Memilih untuk berpihak kepada saya, kata saya. Dia diam lama. Kemudian dia menjawab, saya tidak berpihak kepada sesiapa, saya berpihak kepada apa yang betul. Dan bagaimana jika apa yang betul akan menelan belanja jawatan anda? Saya bertanya. Jawatan boleh dibina semula, katanya. Kehormatan tidak boleh, jawabannya menyelesaikan sesuatu di hati saya. Keesokan paginya, email seluruh syarikat dihantar. Leha telah secara rasmi memfailkan aduan menuntut siasatan terhadap tindakan saya yang sengaja mencederakan seluruh pejabat riuh rendah. Saya masuk ke pejabat Encik Irfan, sebaik sahaja dia menerima notifikasi. Dia melihat saya. Bersedia? Saya sentiasa bersedia. Saya membalas. Dia mengangguk. Perbicaraan akan diadakan dalam 3 hari. 3 hari. 3 hari untuk mereka mengumpul bukti. 3 hari untuk saya menyiapkan diri. Ketika saya keluar dari pejabatnya, saya melihat Leha berdiri di hujung koridor. Dia melihat saya, matanya seolah-olah berkata, permainan baru bermula. Saya melihat kembali, tidak berkelip. Majlis gala itu hanyalah permulaan. Ini bukan lagi pertarungan antara saya dan Leha. Ia adalah pertarungan antara kebenaran dan tangan-tangan yang mahu menguburnya. Dan saya tahu jika saya kalah kali ini, saya tidak akan dapat mengangkat kepala lagi. 3 hari sebelum perbicaraan lembaga berlalu dengan pantas dan menyesakkan, suasana berat menyelubungi syarikat. Semua orang kelihatan lebih sibuk daripada biasa, tetapi anda tidak dapat mengabaikan pandangan ingin tahu. Setiap kali saya berjalan lalu, perbualan senyap akan berhenti hanya untuk disambung dalam bisikan. Leha sengaja menonjolkan diri. Dia datang ke pejabat setiap hari, berpakaian rapi, tingkah lakunya tenang secara membimbangkan. Dia kadang-kadang akan bercakap kuat dengan rakan sekerja tentang integriti dan kehormatan peribadi. Saya tahu dia sedang mencipta imej mangsa. Pada petang kedua, saya menerima permintaan daripada Jabatan Undang-Undang untuk menyerahkan laporan bertulis terperinci tentang malam gala itu. Saya sudah bersedia. Kenyataan saya hampir 10 muka surat panjang, merakam setiap perincian yang saya ingat. Saya tidak menafikan menukar gelas, tetapi saya dengan jelas menyatakan alasan saya. Saya mengesyaki minuman saya telah dicampur dengan sesuatu dan tidak mahu membuat kekecohan tanpa bukti. Semasa saya menulis perkataan-perkataan itu, tangan saya sedikit menggigil. Mengakui saya menukarnya adalah pedang bermata dua, tetapi jika saya menafikannya dan walaupun sedikit bukti muncul, saya akan kehilangan segalanya. Petang itu, saya tinggal lewat di pejabat lagi. Semasa saya menyemak dokumen projek, ada ketukan lembut di pintu bilik saya. David Foster masuk. Masih di sini? Dia bertanya. Saya ada kerja yang perlu dilakukan, saya membalas dengan tegas. David menarik kerusi dan duduk bertentangan dengan saya. Aisyah, saya serius. Awak meletakkan diri awak dalam bahaya. Saya mempertahankan diri saya berkata, memandang ke arahnya. Leha akan pergi lebih jauh daripada yang awak boleh bayangkan, kata David. Jika ini sampai ke lembaga korporat, tiada siapa yang boleh melindungi awak. Adakah itu satu ancaman? Saya bertanya. Dia menggelengkan kepala. Ini adalah nasihat. Saya memandang matanya. Awak berada di meja malam itu. Awak melihat apa yang Leha lakukan. David diam. Awak juga tahu rakaman keselamatan telah dipadam, saya menyambung. Dan awak mempunyai akses pentadbir. David ketawa. Bunyi kering dan kosong. Awak memang bijak. Tidak cukup bijak untuk menjebak diri sendiri, saya membalas. Dia bersandar di kerusinya, memerhatikan saya lama. Jika saya beritahu awak saya tidak memadam rakaman itu, adakah awak akan percaya saya? Saya percaya awak tidak melakukannya sendirian, saya menjawab. David terpaku, kemudian berdiri. Aisyah, ada perkara yang awak tidak faham. Berhenti mengorek. Saya akan mengorek sehingga saya sampai ke bawah, kata saya. Dia memberi saya pandangan terakhir, campuran kemarahan dan tidak berdaya di matanya. Kalau begitu awak sendirian.
Dia pergi, meninggalkan jantung saya berdegup kencang. Saya tahu saya baru sahaja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar daripada persengketaan peribadi. Pada pagi perbicaraan, saya memakai sut kelabu ringkas dan solekan minimum. Saya mahu kelihatan persis seperti apa yang saya, seorang pekerja mempertahankan diri. Bilik persidangan tingkat atas penuh. Encik Irfan duduk di kepala meja. Di sebelahnya adalah ketua undang-undang dan dua ahli lembaga pengarah yang diterbangkan dari ibu pejabat Chicago. Leha duduk bertentangan saya, ekspresinya tenang. Mesyuarat bermula. Ketua undang-undang membaca aduan Leha dengan lantang. Dia mendakwa saya mempunyai motif peribadi berkaitan dengan Malik dan sengaja menukar gelas untuk membuat dia mengambil perangsang itu. Apabila tiba gilirannya untuk bercakap, Leha berdiri. Saya mengakui bahawa Aisyah dan saya mempunyai perselisihan faham peribadi, katanya, suaranya lembut, tetapi saya tidak pernah berniat untuk mencederakan sesiapa. Saya percaya seseorang mengambil kesempatan daripada konflik kami untuk menimbulkan masalah. Saya mendengar tanpa ekspresi. Dia dengan cekap mengalihkan semua syak wasangka kepada pihak ketiga yang tidak berwajah. Apabila tiba giliran saya berdiri, memegang kenyataan bertulis saya. Saya tidak menafikan bahawa saya menukar gelas, kata saya dengan jelas. Suara gemuruh kedengaran di dalam bilik, tetapi saya menukarnya kerana saya mengesyaki ada sesuatu yang salah dengan gelas saya. Atas dasar apa awak mengesyaki ini? Tanya salah seorang ahli lembaga pengarah. Saya melihat Cik Leha mengendalikan bungkusan kecil berhampiran meja. Saya menjawab, saya tidak pasti apa itu, tetapi saya tidak sanggup mengambil risiko. Leha melonjak berdiri. Awak berbohong. Saya tidak kata awak masukkan apa-apa di dalamnya. Saya berkata, berpaling ke arahnya. Saya hanya berkata saya curiga. Encik Irfan mengangkat tangan, memohon ketertiban. Adakah awak ada bukti? Tanya wakil itu. Saya tiada video, kata saya. Tetapi saya ada mesej teks. Saya mengeluarkan telefon saya dan memancarkan mesej tanpa nama dari malam itu ke skrin utama. Tukaran yang bagus. Bilik itu senyap. Saya menerima ini serta-merta selepas meninggalkan hotel, kata saya. Seseorang melihat apa yang berlaku dan memerhatikan saya. Encik Irfan melihat ke arah ketua IT. Boleh awak jejak? Lelaki itu menggelingkan kepala. Ia adalah nombor pembakar yang didaftarkan secara dalam talian. Leha mencemuh. Mesej teks tanpa nama tidak membuktikan apa-apa. Rakaman keselamatan dari kawasan itu telah dipadamkan selama tepat 20 minit malam itu. Saya menyambung. Jika saya berniat untuk mencederakan awak, mengapa saya perlu memadamkan bukti tindakan awak? Kenyataan itu menyenyapkan bilik itu. Encik Irfan bercakap. Jabatan IT telah mengesahkan akses tanpa kebenaran ke sistem itu. Siasatan sedang dijalankan. David duduk tidak bergerak, tetapi saya dapat melihat titisan peluh di dahinya. Perbicaraan berlarutan hampir 3 jam. Pada akhirnya, lembaga memutuskan untuk menangguhkan keputusan akhir. Leha digantung sementara menunggu siasatan yang lebih mendalam. Saya akan meneruskan kerja saya, tetapi semua aktiviti saya akan dipantau. Ketika Leha berdiri untuk meninggalkan bilik, matanya yang penuh kebencian bertembung dengan mata saya. Ini belum berakhir, bisiknya sambil lalu. Saya tahu, saya membalas. Petang itu, kembali di meja saya merasakan gelombang keletihan tetapi juga sedikit kelegaan. Sekurang-kurangnya saya tidak dipecat serta-merta. Encik Irfan datang ke meja saya selepas semua orang telah pergi. Awak melakukannya dengan baik, katanya. Saya hanya memberitahu kebenaran. Saya membalas. Dia melihat saya, pandangannya mendalam. Tidak semua orang mempunyai keberanian untuk memberitahu kebenaran apabila mereka berisiko kehilangan segalanya. Saya tidak mahu hidup dalam ketakutan, saya berkata. Encik Irfan diam seketika. Pulang awal malam ini, awak perlu berehat, saya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, saya menerima panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Adakah ini Aisyah? Tanya suara lelaki separuh baya. Nama saya Encik Rosli. Saya adalah rakan lama ayah awak. Jantung saya terhenti. Ayah saya meninggal dunia, kata saya. Saya tahu, suara lelaki itu melembut, tetapi ada perkara yang berkaitan dengan keluarga awak dan ia mungkin berkaitan dengan syarikat tempat awak bekerja sekarang. Saya menggenggam steering. Kita perlu berjumpa, katanya. Selepas meletak telefon, saya duduk di dalam kereta saya selama beberapa minit, dari gelas wain yang dicampur dadah kepada perbicaraan korporat dan sekarang kepada seorang lelaki yang mendakwa sebagai rakan ayah saya.
Rasanya segalanya saling berkaitan dalam jaring yang rumit. Saya melihat ke atas langit Kuala Lumpur. Lampu-lampu bandar menyala terang, tetapi ribut baru sedang melanda hati saya. Pertarungan ini, saya sedar, mungkin bukan hanya tentang syarikat. Saya hampir tidak tidur selepas panggilan daripada Encik Rosli. Saya adalah rakan lama ayah awak. Kata-kata itu bergema di fikiran saya. Ayah saya telah tiada lebih 10 tahun. Dalam ingatan saya, dia seorang yang pendiam yang pergi awal, pulang lewat dan sering mengusap rambut saya sebelum melangkah ke balkoni untuk merokok dalam diam. Ibu saya tidak banyak bercerita tentang kerjanya, hanya bahawa dia pernah berbisnes, kemudian berhenti kerja secara tiba-tiba sebelum jatuh sakit dan meninggal dunia. Saya sentiasa menganggap ia semudah itu. Tetapi kini, di tengah-tengah kekacauan korporat, seorang lelaki yang mendakwa sebagai rakan lamanya muncul, menyarankan bahawa masa lalu keluarga saya berkaitan dengan tempat kerja saya sekarang. Saya tidak percaya pada kebetulan. Keesokan paginya, saya menghantar mesej kepada Encik Rosli dan mengatur untuk bertemu di sebuah kedai kopi yang sunyi berhampiran pejabat saya. Saya tidak memberitahu sesiapa, bahkan Encik Irfan. Encik Rosli sudah ada di sana sebelum saya. Dia berusia lewat 50-an dengan rambut uban dan kemeja butang putih ringkas. Apabila saya masuk, dia berdiri dan meneliti wajah saya lama. "Awak persis seperti dia," katanya, suaranya perlahan. Saya duduk, cuba kekal, tenang. "Awak kata awak kenal ayah saya. Ayah awak dan saya bekerja dalam projek besar bersama." Dia mengangguk. "Hampir 20 tahun lalu, saya menunggu dia meneruskan. Projek itu kemudiannya diserap oleh syarikat tempat awak bekerja sekarang," kata Encik Rosli perlahan. "Adakah awak tahu itu?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak, saya tidak tahu." Dia mengeluh. "Dia tidak mahu awak tahu." Jantung saya berdebar. "Mengapa?" "Kerana dia takut awak akan terperangkap dalam dendam lama." Encik Rosli melihat saya dengan serius. "Tetapi nampaknya awak sudah terperangkap." Saya teringat Leha, David, Encik Irfan. "Awak tahu apa yang berlaku di syarikat saya. Saya tahu sebahagian daripadanya." Dia membalas. "Pada malam gala itu, seseorang menyebut nama ayah awak dalam perbualan." Saya terkejut. "Siapa?" "David Foster," kata Encik Rosli secara langsung. Saya terdiam. "Awak ada di sana?" saya bertanya. "Saya dijemput sebagai bekas rakan kongsi," katanya. Saya terdengar David memberitahu Leha bahawa gadis itu adalah anak perempuannya. Kita tidak boleh membiarkan dia naik terlalu tinggi. Rasa sejuk menjalar di seluruh badan saya. "Anak perempuannya? Siapa?" saya bertanya perlahan. "Ayah awak," katanya, melihat saya terus ke mata. "Ayah awak pernah berbisnes dengan pengasas syarikat ini. Mereka mempunyai perjanjian yang gagal dan selepas itu, mereka memutuskan semua hubungan." Saya menggenggam penumbuk saya di bawah meja. "Bagaimana ia gagal?" "Sejumlah besar wang hilang," katanya. "Semua orang menyalahkan ayah awak." Saya mendongak, tetapi ayah saya tidak akan melakukannya. Dia tidak pernah berkata sepatah perkataan pun. Encik Rosli mengeluh. Dia tidak mempertahankan diri. Dia hanya diam-diam pergi. Gelombang emosi melonjak di dalam diri saya. Ayah saya bukan seorang yang tamak. Dia mungkin mempunyai kelemahan. Dia mungkin membuat kesilapan. Tetapi dia bukan pencuri. "Saya percaya dia tidak bersalah," kata Encik Rosli, seolah-olah membaca fikiran saya. "Tetapi sesetengah orang tidak, seperti David." "David?" saya bertanya. David hanyalah pembantu junior ketika itu," dia membalas. "Tetapi dia berpihak kepada pengasas." Saya teringat pandangan David di bilik perbicaraan, amaran-amarannya kepada saya. Jadi, konflik saya dengan Leha mungkin hanya hujung gunung ais. Saya meninggalkan kedai kopi itu dengan fikiran yang berkecamuk. Jika ayah saya disyaki, adakah kenaikan pangkat saya sebagai ketua projek membuatkan seseorang gelisah? Petang itu, saya mengetuk pintu bilik Encik Irfan. Dia mendongak ketika saya masuk, seolah-olah menyedari ada sesuatu yang berbeza. "Ada apa?" "Saya perlu bertanya sesuatu kepada awak," kata saya. "Ayah saya. Dia pernah bekerja dengan syarikat ini sebelum ini, bukan?" Encik Irfan berhenti seketika, tetapi tidak mengelak soalan itu. "Ya, sejumlah wang hilang," saya menyambung. "Dan dia disalahkan untuk itu." Encik Irfan melihat saya lama. "Siapa yang memberitahu awak ini?" "Encik Rosli," saya membalas, "rakan lama ayah saya."
Encik Irfan menghela nafas perlahan. Itu berlaku sebelum saya mengambil alih jawatan ini. Tetapi saya pernah mendengarnya. Adakah awak percaya ayah saya melakukannya? Saya bertanya kepadanya secara langsung. Dia tidak menjawab serta-merta. Saya percaya setiap cerita ada dua sisi. Saya tidak meminta pendapat neutral, saya berkata. Saya bertanya kepada awak. Encik Irfan keluar dari belakang mejanya dan berdiri di hadapan saya. Saya tiada bukti dia mengambil wang itu, tetapi awak juga tiada bukti dia tidak melakukannya, saya berkata. Dia diam. Saya berpaling untuk pergi. Gelombang kekecewaan melanda saya. Jadi bagi awak, saya hanyalah bidak lain dengan nama belakang seorang lelaki yang pernah disyaki. Aisyah. Encik Irfan memanggil saya kembali. Saya tidak melihat awak melalui lensa masa lalu ayah awak, tetapi orang lain melihatnya, saya membalas. Saya memberitahunya apa yang Encik Rosli katakan, bahawa David telah menyebut saya di majlis gala, berazam untuk tidak membiarkan saya naik terlalu tinggi. Encik Irfan mendengar, ekspresinya semakin muram. Jika itu benar, maka insiden di majlis gala itu mungkin hanya langkah pertama. Langkah pertama untuk apa? Saya bertanya. Untuk menyingkirkan awak dari syarikat, katanya. Sebelum awak tahu terlalu banyak, saya merasa meremang. Terlalu banyak tentang apa? Tentang projek lama, dia membalas. Tentang wang yang hilang. Saya rebah di kerusi, kepala saya berputar. Jadi, kenaikan pangkat saya ke projek besar mungkin secara tidak sengaja memberi saya akses kepada fail lama. David mempunyai akses kepada dokumen sejarah itu, kata Encik Irfan. Jika dia takut sesuatu terbongkar, dia akan mencari jalan untuk menyingkirkan awak. Dengan menggunakan leha, saya membuat kesimpulan. Mungkin, dia membalas, saya melihatnya. Adakah awak di pihak saya? Soalan itu keluar lebih semula jadi daripada yang saya jangkakan. Pandangan Encik Irfan mendalam. Saya di pihak kebenaran dan jika kebenaran merosakkan syarikat, saya bertanya, maka syarikat itu perlu dipertanggungjawabkan, katanya perlahan. Saya tidak tahu berapa banyak yang perlu saya percaya jawapan itu. Tetapi sekurang-kurangnya dia tidak mengelak. Malam itu, apabila saya pulang, sebuah sampul surat telah diselitkan di bawah pintu saya. Tiada nama, tiada alamat pengirim. Saya membukanya. Di dalamnya terdapat salinan fotokopi kontrak lama. Projek dari 20 tahun lalu. Nama ayah saya tertera di baris tanda tangan. Di sudut bawah satu nota tertulis dengan dakwat merah. Hilang 5 juta ringgit. Tangan saya menggigil. Ini bukan tentang politik pejabat atau cemburu. Ini adalah hutang dari masa lalu. Telefon saya berdering. Satu mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Jika anda mahukan kebenaran, jangan percayai sesiapa. Saya melihat sekeliling apartmen saya. Berasa seperti diperhatikan. Majlis gala itu telah membuka pintu, tetapi saya mula faham bahawa di sebalik pintu itu bukan hanya Leha atau David, tetapi rahsia 20 tahun dan saya, anak perempuan kepada lelaki yang pernah disyaki. Berdiri di tengah-tengahnya, saya rebah ke lantai. Sampul surat terbuka di tangan saya, kontrak fotokopi terhampar di hadapan saya. Perkataan hilang 5 juta ringgit adalah luka merah yang ketara di atas halaman putih. Itu adalah tanda tangan ayah saya di bahagian bawah. Saya mengenalinya serta-merta, tegas, dengan sedikit condong ke kanan. Semasa kecil, saya cuba menirunya dan dia akan menepuk kepala saya dengan lembut dan ketawa. Awak tidak perlukan tanda tangan seperti saya, sayang. Awak perlukan tanda tangan awak sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahawa suatu hari nanti, tanda tangan itu akan menjadi tanda tanya yang begitu besar. Mesej, jika anda mahukan kebenaran, jangan percayai sesiapa, masih menyala di skrin telefon saya. Tiada nombor, tiada identiti. Saya bangun, mengunci semula pintu saya dan membawa kertas-kertas itu ke bilik tidur saya. Saya memfotograf setiap halaman, menyimpannya ke folder yang dilindungi kata laluan. Jika seseorang ingin menakutkan saya, mereka sebahagiannya telah berjaya. Tetapi takut tidak bermakna saya akan berhenti. Keesokan paginya, saya tidak terus ke pejabat. Saya menelefon ibu saya. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Kata saya apabila dia menjawab. Ada apa? Sayang, suaranya penuh kebimbangan. Dulu ketika ayah berniaga, dengan siapa dia bekerja? Adakah sesuatu berlaku dengan wang? Talian senyap seketika. Mengapa kamu bertanya tentang ini sekarang? Dia bertanya perlahan. Saya hanya perlu tahu.
kata saya, cuba mengekalkan suara saya stabil. Seseorang mengungkit masa lalu, ibu saya mengeluh. Ayah kamu bekerja dengan seorang rakan. Mereka mempunyai perselisihan faham. Orang kata wang hilang, tetapi ayah kamu tidak pernah menjelaskan. Mengapa tidak? Saya bertanya. Dia kata walaupun dia menjelaskan, mereka tidak akan percaya kepadanya. Dia membalas. Dia memilih untuk berdiam diri. Hati saya sakit. Adakah ibu percaya kepadanya, ibu? Ayah kamu mungkin gagal, tetapi dia tidak tamak, katanya, suaranya tegas. Saya percaya kepadanya. Saya meletak telefon dengan kerongkong tersumbat. Jika ayah saya tidak tamak, ke mana perginya 5 juta ringgit itu? Saya tiba di pejabat lebih lambat daripada biasa. Ketika saya masuk, saya dapat merasakan perubahan dalam suasana. Leha masih digantung, tetapi David lebih aktif daripada sebelumnya. Dia berdiri di tengah-tengah sekumpulan pekerja, bercakap lantang tentang ketelusan dan penstrukturan semula. Apabila dia melihat saya, dia berhenti. Aisyah, ke pejabat saya sebentar. Saya mengikutnya. Sebaik sahaja pintu tertutup, dia meletakkan fail di mejanya. Awak tahu apa ini? Dia bertanya. Saya melihat ke bawah. Itu adalah kontrak lama yang sama, projek dari 20 tahun lalu. Dari mana awak dapat ini? Saya bertanya. Arkib dalaman, David membalas. Adakah awak berminat dengan perniagaan lama ayah awak? Saya tidak menjawab. David bersandar di kerusinya. Biar saya beri awak nasihat, jangan mengungkit masa lalu. Ada perkara yang lebih baik dibiarkan terkubur. Mengapa? Saya bertanya. Kerana ia tidak akan baik untuk awak, katanya. Atau untuk syarikat. Atau untuk awak. Saya melihat matanya. Mata David mengecil. Adakah awak menuduh saya sesuatu? Saya curiga terhadap semua orang. Saya membalas. Dia ketawa. Awak memang anak ayah awak. Komen itu membuat saya meremang. Awak bekerja dengan ayah saya. Saya menyatakan, saya ya. David mengangguk. Dan saya melihat dia menjatuhkan seluruh projek. Dia mengambil wang itu, kata saya, menjadikannya soalan. David berhenti seketika. Wang itu hilang. Dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk kewangan. Tetapi awak tiada bukti dia mengambilnya, saya berkata. Tidak, David mengakui. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan. Saya meninggalkan pejabatnya dengan fikiran berkecamuk. Cerita David, cerita ibu saya, cerita Encik Rosli, semuanya bercampur aduk. Pada waktu makan tengah hari, Encik Irfan memanggil saya ke pejabatnya. Awak sedang menyiasat masa lalu, katanya. Saya tidak mahu hidup dengan keraguan ini, saya membalas. Apa yang David katakan? Dia bertanya. Saya tidak mempercayainya. Saya berkata. Encik Irfan mengangguk. Saya telah meminta Jabatan Kewangan untuk menyemak rekod lama. Mengapa awak membantu saya? Saya bertanya. Kerana jika ada kesalahan sebenar, ia perlu didedahkan. Dia membalas. Dan kerana saya tidak mahu awak terjerumus dalam masa lalu ayah awak, saya melihatnya. Adakah awak takut menyentuh ini? Dia tersenyum sedikit tanpa humor. Tentu, tetapi kadang-kadang, jika awak tidak berani menghadapi sesuatu, awak akan dikawal olehnya selamanya. Petang itu, email seluruh syarikat mengumumkan audit mengejut beberapa projek lama. Berita itu tersebar seperti api. David menyerbu keluar dari pejabatnya. Wajahnya tegang, matanya menyapu ke atas saya, sedingin keluli. Petang itu, ketika saya meninggalkan pejabat, sebuah kereta hitam diletakkan beberapa ela dari pintu masuk. Saya mempercepatkan langkah saya. Kereta itu tidak mengikut, tetapi perasaan diperhatikan kekal. Apabila saya pulang, satu lagi mesej tanpa nama tiba. Jika awak mahu tahu ke mana 5 juta ringgit itu pergi, semak penyata bank dari tahun itu. Saya terpaku. Pengirim tahu saya sedang menyiasat. Saya menghantar mesej kembali. Siapa awak? Tiada balasan. Saya melihat jam. Hampir pukul 11 malam. Saya teragak-agak seketika, kemudian menelefon Encik Irfan. Boleh awak berikan saya akses kepada penyata bank projek lama? Saya bertanya. Talian senyap. Apa yang awak terima? Saya tidak boleh beritahu melalui telefon, saya membalas. Setengah jam lagi di garaj tempat letak kereta, katanya. Apabila saya sampai di sana, Encik Irfan sudah menunggu di sisi keretanya. Awak sedang diikuti, katanya serta-merta. Keselamatan menyedari beberapa akses luar biasa kepada fail pekerja awak. Saya menunjukkan kepadanya mesej itu. Dia membacanya, ekspresinya berfikir. Orang ini mahu awak terus mengorek. Mengapa?
Saya bertanya. Mungkin mereka mahu awak membongkar sesuatu untuk mereka, dia membalas. Atau mereka mahu saya menjadi umpan, kata saya. Encik Irfan melihat saya lama. Adakah awak mahu berhenti? Saya teringat ayah saya. Ibu saya, tanda tangan pada kontrak. Tidak, kata saya tegas. Jika ayah saya diperangkap, saya perlu tahu. Dia mengangguk. Saya akan berikan awak fail itu, tetapi mulai sekarang, awak tidak bertindak sendirian. Adakah itu satu arahan? Saya bertanya. Itu adalah kebimbangan, dia membalas. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Dalam cahaya malap garaj tempat letak kereta, saya tiba-tiba sedar bahawa, dari satu malam yang remeh di majlis gala, saya telah melangkah ke dalam cerita yang jauh lebih mendalam, dan semakin saya pergi, semakin kurang saya tahu siapa sebenarnya yang menggerakkan tali. Garaj tempat letak kereta sangat sunyi sehingga saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri. Encik Irfan membuka kunci keretanya dan memberi isyarat kepada saya untuk masuk ke tempat duduk penumpang. Dia tidak menghidupkan enjin, hanya menyalakan lampu dalaman. Cahaya putih memancarkan bayang-bayang tajam di wajahnya, menjadikan ciri-cirinya kelihatan lebih jelas. Saya meminta Jabatan Kewangan mengeluarkan penyata akaun untuk projek itu, katanya perlahan. Tetapi rekod fizikal dalam arkib menunjukkan tanda-tanda telah diubah. Saya menggenggam penumbuk saya. Diubah? Ada salinan asal dan salinan dalaman. Dia membalas. Nombor-nombor tidak sepadan. Jantung saya terasa seperti diperas. 5 juta ringgit itu, Encik Irfan mengangguk. Dalam salinan dalaman, jumlah yang hilang disenaraikan sebagai perbelanjaan operasi yang tidak dijangka. Tetapi dalam penyata bank asal, wang itu dipindahkan ke akaun peribadi. Rasa takut yang dingin melanda saya. Akaun ayah saya. Dia melihat saya, pandangannya muram. Tidak. Saya mendongak, kalau begitu siapa punya? Encik Irfan menyerahkan kepada saya cetakan kecil. Akaun itu di bawah syarikat subsidiari yang diwakili oleh seorang individu. Saya membaca nama wakil itu, David Foster. Selama beberapa saat, semua bunyi seolah-olah hilang. Itu mustahil, saya berbisik. Pada masa itu, David adalah pembantu junior yang bertanggungjawab ke atas kewangan, kata Encik Irfan perlahan. Dia mempunyai kuasa untuk meluluskan transaksi tertentu. Saya teringat apa yang Encik Rosli katakan. David berpihak kepada pengasas. Ayah saya mempunyai pengawasan kewangan, tetapi dia tidak secara peribadi mengendalikan setiap pemindahan wang. Jika wang itu masuk ke dalam akaun yang diwakili oleh David, mengapa ayah saya yang disyaki? Saya bertanya. Kerana rekod dalaman telah diubah, Encik Irfan membalas. Dan sesiapa sahaja yang mengubahnya mempunyai akses peringkat tinggi. Saya melihatnya. Awak bercakap tentang pengasas. Dia diam. Kesunyian itu lebih berat daripada sebarang jawapan. Dia sudah bersara sekarang, Encik Irfan akhirnya berkata. Tetapi pengaruhnya kekal. Saya bersandar pada kerusi, fikiran saya berkecamuk. 20 tahun lalu, wang hilang. Ayah saya diam-diam pergi. David terus naik tangga korporat. Dan kini saya, anak perempuan yang dituduh, telah tersandung ke dalam kedudukan di mana saya boleh mengakses fail lama itu. Majlis gala itu, kata saya perlahan. Mereka mahu saya keluar dari syarikat sebelum saya dapat melihat ini, bukan? Mungkin, kata Encik Irfan. Adakah Leha tahu tentang ini? Saya bertanya. Sukar untuk dikatakan, dia membalas. Tetapi jika David memanipulasinya, dia hanyalah bidak. Saya teringat mata Leha ketika dia berkata. Ini belum berakhir. Jika dia hanya digunakan, maka semua permusuhan peribadi mungkin hanyalah tabir asap. Apa yang awak akan lakukan? Saya bertanya. Saya perlukan lebih banyak bukti, kata Encik Irfan. Jika saya membuat tuduhan palsu, saya akan kehilangan segalanya. Dan saya bertanya. Awak sudah berada dalam permainan, dia membalas. Tiada jalan kembali sekarang. Apabila saya keluar dari kereta, udara di garaj tebal dengan bau egsos. Saya melihat ke atas bangunan tinggi di atas kami pada semua tingkap yang menyala dan tertanya-tanya berapa banyak cerita lain yang berlaku secara selari. Kembali di apartmen saya tidak menyalakan lampu. Saya duduk dalam gelap untuk waktu yang lama, memikirkan ayah saya. Dia telah berdiam diri untuk melindungi keluarganya daripada masalah, tetapi kesunyian itu telah mencemarkan namanya hingga akhir hayatnya. Saya tidak boleh membiarkan sejarah berulang.
Keesokan paginya, saya pergi ke pejabat dengan tekad baru. Saya bukan lagi sekadar mempertahankan diri daripada leha. Saya mencari kebenaran untuk ayah saya. David muncul di koridor sebaik sahaja saya keluar dari lift. Awal-awal hari ini, katanya. Saya ada kerja yang perlu dilakukan. Saya membalas. Dia meneliti saya lebih dekat daripada biasa. Awak sudah berubah. Saya sudah dewasa, kata saya. David mencemuh. Jangan fikir bergantung pada Encik Irfan akan membuat awak selamat. Saya tidak bergantung pada sesiapa. Saya membalas. Saya bergantung pada kebenaran. Ekspresinya berkelip seketika. Tetapi saya melihatnya. Tengah hari, leha muncul secara tidak dijangka di pejabat walaupun masih digantung kerja. Dia terus masuk ke pejabat David. Pintu tertutup. Saya berdiri di koridor memerhatikan melalui kaca kabur. Mereka sedang bertengkar. Leha menumbuk meja. David menggelengkan kepala. 10 minit kemudian, leha keluar, wajahnya pucat. Dia melihat saya dan berhenti. Apa yang awak buat? Dia menuntut. Kerja saya kata. Awak fikir mengungkit masa lalu adalah tindakan yang bijak? Dia bertanya, suaranya. Saya tidak berkata apa-apa kepada awak. Saya membalas. Leha melihat saya, matanya bercampur kekeliruan dan ketakutan. David dalam masalah. Saya tidak menyebabkannya, saya kata. Dia ketawa paksa. Dan awak fikir dia melakukan semua ini untuk siapa? Saya diam. Untuk syarikat, kata leha. Untuk orang seperti awak yang tidak memahami gambaran penuh. Atau, adakah untuk menyembunyikan sesuatu? Saya bertanya. Leha tidak menjawab. Dia berpaling dan berjalan pergi. Petang itu, Encik Irfan memanggil saya ke pejabatnya. David baru sahaja menyerahkan surat peletakan jawatan berkuat kuasa serta-merta, katanya. Kebetulan sungguh, saya membalas. Tidak, kata Encik Irfan, melihat saya. Dia tahu kita semakin hampir. Adakah awak akan berhadapan dengannya? Saya bertanya. Bukti tidak cukup, dia membalas. Tetapi saya telah membuat permintaan untuk membekukan akaun-akaun yang berkaitan. Saya melihatnya. Awak mengambil risiko besar. Saya tahu, katanya. Saya tiba-tiba sedar, ini bukan lagi permainan saya sahaja. Encik Irfan mempertaruhkan kejayaannya sendiri. Petang itu, ketika saya di rumah, telefon saya berdering. Itu nombor David. Saya teragak-agak, kemudian menjawab. Awak mahu tahu kebenaran? Dia bertanya secara langsung. Saya sentiasa mahu, saya membalas. Kalau begitu jumpa saya. Suaranya perlahan, sendirian. Saya diam. Jika awak tidak datang, awak tidak akan tahu ke mana sebenarnya 5 juta ringgit itu pergi, kata David. Panggilan berakhir. Saya menatap skrin hitam. Saya tahu ia boleh menjadi perangkap, tetapi saya juga tahu bahawa jika saya tidak pergi, saya perlu berjumpa David. Dia menelefon balik serta-merta. Jangan sesekali. Saya perlukan jawapan, saya kata. Awak tidak tahu apa yang dia fikirkan. Dia membalas. Saya juga tidak, saya kata. Tetapi saya tidak boleh lari dari ini. Ada jeda di hujung talian. Saya akan pergi dengan awak, kata Encik Irfan. Tidak. Saya menggelengkan kepala walaupun dia tidak dapat melihat. Jika awak ada di sana, dia tidak akan bercakap. Aisyah, saya boleh jaga diri saya memotongnya. Saya melihat pantulan saya di cermin. Wajah saya bukan lagi seorang wanita muda yang hanya cuba mendapat kenaikan pangkat. Saya berdiri di antara masa lalu dan masa kini, di antara ayah saya dan orang-orang yang telah menganiayainya. Jika 5 juta ringgit itu benar-benar berkaitan dengan David, saya perlu mendengarnya dari mulutnya sendiri. Saya menarik nafas dalam-dalam, mengambil beg tangan saya dan keluar dari apartmen saya. Malam Kuala Lumpur berangin, lampu jalan kabur menjadi jalur cahaya panjang. Saya tidak tahu ke mana pertemuan ini akan membawa, tetapi saya tahu saya telah memilih untuk tidak berpatah balik. Saya tiba di tempat pertemuan 10 minit lebih awal. Ia adalah sebuah bar lama yang tersorok di sebuah lorong berhampiran limbungan kapal, jenis tempat dengan tanda neon berkelip-kelip dan tingkap kotor. Saya berdiri di luar seketika, tertanya-tanya mengapa David memilih tempat seperti ini. Dia sentiasa sangat teliti, sangat berhati-hati. Telefon saya berdering. Mesej dari Encik Irfan. Saya berdekatan. Jika ada apa-apa yang tidak kena, telefon saya serta-merta. Saya tidak membalas. Saya tidak mahu dia terlibat dalam pertemuan ini, tetapi saya tahu dia tidak akan jauh sepenuhnya.
Saya menolak pintu dan melangkah masuk. Udara malap dan berbau bir basi. Muzik perlahan dimainkan dari jukebox. David sedang duduk di sebuah gerai di sudut jauh, membelakangi pintu. Dia memakai kemeja gelap, lengan dilipat, segelas penuh whisky tidak disentuh di hadapannya. Apabila saya mendekati, dia mendongak. "Awak benar-benar datang," katanya. "Saya mahu dengar apa yang awak nak katakan." Saya membalas, meluncur ke dalam gerai bertentangannya. Beberapa saat senyap berlalu antara kami. "Awak fikir saya yang ambil 5 juta ringgit itu?" David menyatakan. "Saya fikir awak tahu ke mana ia pergi." Saya membalas. Dia ketawa kering. "Awak sama seperti ayah awak dalam hal itu. Sentiasa berfikir soalan langsung akan mendapat jawapan langsung." "Ayah saya bukan pencuri," kata saya. "Saya tidak pernah kata dia begitu," David membalas. "Tetapi dia bodoh." Saya menggenggam penumbuk saya. "Apa yang awak baru cakap?" "Dia mempercayai orang," kata David perlahan. "Mempercayai mereka sangat sehingga dia terus masuk ke dalam perangkap." Saya menatap matanya. "Perangkap siapa?" David meneguk whiskinya dan meletakkan gelas itu. "Pengasas syarikat Encik Irfan Senior. Dia memerlukan suntikan tunai untuk menyelamatkan salah satu usahanya yang lain. Wang projek dipinjam dengan janji akan dikembalikan dalam tempoh sebulan." Jantung saya berdegup kencang. Ayah saya tahu tentang ini. "Dia tahu," David menyambung. "Dia meluluskannya kerana dia mempercayainya." "Kalau begitu, mengapa 5 juta ringgit itu masuk ke dalam akaun atas nama awak?" Saya menuntut. Ketawa David dingin. "Akaun itu di bawah syarikat subsidiari yang saya wakili di atas kertas, tetapi orang yang sebenarnya menggerakkan tali adalah dia." "Awak fikir pembantu junior seperti saya boleh kata tidak?" "Jadi apabila wang itu tidak dikembalikan?" Saya mendesak. "Dia memerlukan kambing hitam," kata David. "Dan ayah awak adalah pilihan yang tepat." Saya merasakan darah menyerbu ke kepala saya. "Awak tahu kebenaran. Dan awak berdiam diri." "Saya tiada bukti," David membalas. "Dan saya tidak mahu kehilangan pekerjaan saya." "Bagaimana dengan reputasi ayah saya?" Saya berkata. David melihat saya, kilatan keletihan di matanya. "Reputasi tidak membayar bil." Saya melonjak berdiri. "Awak panggil saya ke sini hanya untuk beritahu saya itu." "Saya panggil awak ke sini untuk beritahu awak bahawa ini lebih besar daripada yang awak sangka," kata David. "Jika awak terus mengorek, awak bukan hanya mengejar saya. Siapa lagi?" saya bertanya. David berhenti lama. "Encik Irfan." Saya terpaku. "Dia anak pengasas," kata David. "Awak fikir dia tidak tahu apa-apa?" "Awak berbohong," kata saya. "Tanya diri awak," David menyambung. "Mengapa dia tiba-tiba mendekati awak? Mengapa dia mendesak audit ini? Mungkin dia cuba membersihkan kekacauan ayahnya, atau mungkin dia hanya cuba mengawal naratif sebelum awak membongkar semuanya." "Dunia saya condong pada paksi. Awak hanya mengalihkan kesalahan." "Saya hanya beritahu awak apa yang saya tahu," David membalas. "Wang itu tidak pernah berakhir di poket saya. Adakah awak ada bukti?" saya bertanya. David menggelingkan kepala. "Bukti itu telah dimusnahkan sejak dahulu, sama seperti rakaman keselamatan dari Majlis Gala." "Majlis Gala?" saya bertanya. Pandangan David menjadi tajam. "Itu bukan kerja saya, Leha. Dia hanyalah bidak," kata David. "Awak fikir dia ada kuasa untuk melakukan semua itu sendirian?" Saya rebah kembali ke gerai. Kepala saya berputar. "Jika awak tidak bersalah, mengapa awak meletak jawatan?" "Kerana saya tahu, saya menjadi sasaran," kata David. "Audit ini hanyalah permulaan." "Adakah awak takut?" saya bertanya. David melihat saya terus ke mata. "Saya tidak takut pada awak, Aisyah. Saya takut pada orang yang berdiri di belakang awak." Kata-kata itu membuat saya meremang. "Maksud awak Encik Irfan?" saya bertanya. David tidak menjawab. Dia hanya berdiri, meninggalkan wang tunai di atas meja. "Awak mahukan kebenaran?" tanya dia. Katanya sebelum berpaling untuk pergi. "Dan ingat, jangan percayai sesiapa." Dia berjalan keluar dari bar, meninggalkan saya duduk sendirian di tengah-tengah lampu berkelip-kelip jukebox. Saya tinggal sebentar lagi cuba menyatukan semuanya. Jika pengasas telah meminjam wang itu, jika ayah saya dijadikan kambing hitam, dan jika Encik Irfan adalah anaknya, adakah sokongannya adalah usaha tulen untuk membetulkan kesalahan atau langkah yang dikira untuk membersihkan rumah sebelum kebenaran terbongkar?
Saya melangkah keluar dari bar ke dalam angin malam yang kencang. Telefon saya berdering. Adakah awak baik-baik saja? Encik Irfan bertanya sebaik sahaja saya menjawab. Saya baru mendengar versi cerita yang berbeza, kata saya. Apa yang David katakan? Dia bertanya. Bahawa awak anak pengasas, saya berkata, data. Talian senyap. Kesunyian berlarutan begitu lama, saya dapat mendengar angin menderu di hujung taliannya. Itu betul, Encik Irfan akhirnya berkata. Hati saya sedih. Mengapa awak tidak beritahu saya? Saya bertanya. Kerana saya tidak mahu awak melihat saya melalui bayangannya, dia membalas. Dan awak tahu tentang 5 juta ringgit itu? Saya menyatakan. Saya tahu ada perselisihan faham, kata Encik Irfan. Tetapi saya tidak tahu keseluruhan cerita. Adakah awak percaya ayah saya tidak bersalah? Saya bertanya. Dia berhenti seketika. Saya percaya dia tidak mengambil wang itu untuk dirinya sendiri. Jawapannya bukan pembebasan sepenuhnya, tetapi juga bukan penafian. Saya bukan musuh awak, Aisyah, sambungnya. Saya cuba membetulkan apa yang generasi sebelum kami rosakkan. Saya perlukan kebenaran, kata saya. Saya juga, dia membalas. Saya melihat ke langit malam. Bandar itu bising dan terang benderang seperti biasa, tidak menyedari rahsia yang berlegar di sebalik fasad kacanya. Saya akan teruskan, kata saya. Saya tidak akan menghalang awak, Encik Irfan membalas. Tetapi mulai sekarang, awak perlu lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Panggilan berakhir. Saya berdiri sendirian di lorong gelap. David berkata jangan percayai sesiapa. Pengirim mesej tanpa nama berkata perkara yang sama. Tetapi, jika saya tidak boleh mempercayai sesiapa, apa yang boleh saya percayai? Saya teringat ayah saya, ibu saya, tanda tangan pada kontrak dan pandangan di mata Encik Irfan apabila dia mengakui kebenaran. Mungkin, permainan ini bukan hanya tentang wang. Mungkin ia adalah cerita tentang anak-anak yang terpaksa menghadapi kesilapan ayah mereka. Saya berjalan keluar dari lorong dan masuk ke aliran lalu lintas. Pertemuan dengan David tidak memberi saya bukti kukuh, tetapi ia telah memberi saya kepingan teka-teki yang penting. Encik Irfan bukan orang luar dan mulai sekarang, saya tidak boleh melihatnya dengan cara yang sama lagi. Saya pulang ke rumah jauh selepas tengah malam. Apartmen itu gelap, kecuali lampu bandar yang menembusi tirai, memancarkan jalur cahaya panjang di lantai. Saya tidak menyalakan lampu. Saya bersandar pada pintu, membiarkan kegelapan menyelubungi saya seketika. Encik Irfan adalah anak pengasas. Bukan kemungkinan yang tidak saya pertimbangkan, seorang pemuda tiba-tiba mengambil jawatan tertinggi. Tingkah lakunya campuran keyakinan dan kehati-hatian. Tetapi mendengar dia mengakui, ia masih terasa berbeza. Saya mengeluarkan telefon saya dan melihat teks tanpa nama itu lagi. Jika anda mahukan kebenaran, jangan percayai sesiapa. Adakah itu termasuk Encik Irfan? Saya rebah di sofa dan menutup mata. Saya membayangkan wajahnya di garaj tempat letak kereta ketika dia menyerahkan kepada saya cetakan akaun atas nama David. Jika dia ingin menutup-nutupi, dia tidak akan menunjukkan kepada saya itu. Tetapi jika dia ingin mengawal keadaan, dia mungkin memilih untuk mendedahkan perkara secara beransur-ansur. Keesokan paginya, saya pergi ke pejabat dengan tujuan yang jelas. Saya akan menanyanya segalanya secara langsung. Encik Irfan berada di bilik mesyuarat peribadi apabila saya mengetuk. Masuk, katanya. Saya masuk dan menutup pintu di belakang saya. Awak tahu saya bertemu dengan David. Saya menyatakan, saya fikir awak akan tahu. Dia membalas, pandangannya tenang. Saya perlukan awak berterus terang dengan saya kata. Berapa banyak yang awak tahu tentang 5 juta ringgit itu? Encik Irfan diam seketika, kemudian berjalan ke tingkap besar yang menghadap ke bandar. Ayah saya seorang yang sangat berazam. Dia memulakan perlahan. Dia membina syarikat ini dari kosong. Tetapi kadang-kadang cita-cita membuat orang membuat kompromi. Kompromi dengan wang orang lain? Saya bertanya. Dengan kehormatan orang lain? Dia membetulkan. Hati saya sakit. Dia pernah memberitahu saya bahawa kadang-kadang awak perlu membuat keputusan sukar untuk menyelamatkan seluruh kapal, Encik Irfan menyambung. Tetapi saya tidak pernah tahu secara spesifik apa yang dia lakukan. Awak tidak bertanya, saya mendesak. Saya lebih muda ketika itu, katanya. Dan saya tidak mahu percaya ayah saya mampu melakukan sesuatu yang salah. Saya melihatnya. Dan sekarang, dia berpaling menghadap saya.
Matanya mendalam. Sekarang saya mahu tahu kebenaran. Mengapa? Saya bertanya. Kerana saya enggan hidup dalam bayangan itu selamanya. Dia menjawab, saya melangkah lebih dekat jika kebenaran membuktikan ayah awak mengambil dana projek dan menyalahkan ayah saya. Apa yang akan awak lakukan? Encik Irfan tidak menjawab serta-merta. Dia seolah-olah menimbang setiap perkataan. Saya akan mendedahkannya kepada umum, dia akhirnya berkata. Walaupun ia menyakitkan syarikat, saya bertanya. Walaupun ia menyakitkan saya, dia membalas. Saya tidak tahu berapa banyak yang perlu saya percaya, tetapi suaranya tidak goyah. David berkata, awak mungkin hanya membersihkan kekacauan sebelum saya membocorkan maklumat, kata saya. Encik Irfan tersenyum kering. Jika saya mahu membersihkan kekacauan, saya sudah lama memecat awak. Kenyataan itu menghentikan saya seketika. Mengapa awak fikir saya memberi awak jawatan utama dalam projek TRX Residences? Dia bertanya. Kerana prestasi saya. Saya kata. Kerana saya tahu awak anak perempuannya. Encik Irfan membalas. Saya terkejut. Saya tahu dari saat saya menyemak fail HR awak, sambungnya. Tetapi saya memilih awak juga untuk mengawasi saya. Saya bertanya. Untuk melihat sama ada awak seperti dia. Dia mengakui. Dan apa yang awak nampak? Saya bertanya. Saya nampak awak tidak takut, katanya perlahan. Dan awak tidak berdiam diri seperti yang dia lakukan. Kata-kata itu membuatkan kerongkong saya tersumbat. Ayah saya berdiam diri untuk melindungi keluarganya. Saya kata. Ayah saya pernah berkata dia melakukan segalanya untuk melindungi syarikat ini. Encik Irfan membalas. Kami saling berpandangan lama. Saya sedar kami berdiri di pihak bertentangan dalam cerita yang sama, anak-anak kepada dua lelaki yang terjerumus dalam rahsia yang sama. Adakah awak ada bukti ayah awak mengambil wang itu? Saya bertanya. Belum, katanya. Tetapi saya meminta akses kepada semua arkib bank asal. Dia masih mempunyai pengaruh di lembaga pengarah, saya mengingatkannya. Saya tahu, kata Encik Irfan, itulah sebabnya ini perlu ditangani dengan berhati-hati. Tiba-tiba, ada ketukan tajam di pintu. Leha menerpa masuk, wajahnya tegang. Saya perlu bercakap dengan awak, katanya, tidak melihat saya. Kami sedang bermesyuarat, kata Encik Irfan. Ini melibatkan awak, Leha berkeras, dan dia, saya kekal di tempat saya. Leha berpaling kepada saya. Apa yang awak fikir awak buat? Adakah awak tahu jika ini terbongkar, seluruh syarikat boleh runtuh? Saya hanya mahukan kebenaran, kata saya. Kebenaran tidak membayar gaji beribu-ribu pekerja, Leha membalas, tetapi menyembunyikannya boleh, saya membalas. Leha melihat saya, matanya bercampur kemarahan dan kebimbangan. Awak tidak faham. David bukan satu-satunya yang terlibat. Seluruh penjaga lama di lembaga pengarah tahu. Awak tahu? Saya bertanya. Leha menggigit bibirnya. Saya terdengar David bercakap dengannya. Kepada pengasas. Dia tidak mahu masa lalu diungkit. Dia takut pemegang saham akan hilang keyakinan. Jadi, dia tahu, saya kata. Leha mengangguk sedikit. Saya tidak mendengar semuanya, tetapi saya tahu wang telah dialihkan untuk menyelamatkan perjanjian lain. Kalau begitu, mengapa awak tidak berkata apa-apa? Saya bertanya. Kerana saya tidak terlibat, kata Leha. Saya hanya mahu maju, saya melihatnya. Dan awak memilih untuk berbuat demikian dengan cuba menjatuhkan saya. Leha tersenyum sedih. Saya fikir awak hanyalah gadis yang bercita-cita tinggi. Saya tidak pernah menduga awak adalah anak perempuan lelaki yang berada di tengah-tengah semua ini. Saya juga tidak, saya kata. Leha berdiri dan berjalan ke tingkap. Saya tidak cukup berani untuk berhadapan dengan mereka, katanya perlahan. Tetapi jika awak berani, saya tidak akan menghalang awak. Saya melihatnya dan buat pertama kalinya saya tidak melihat musuh, tetapi seorang wanita yang terperangkap antara cita-cita dan ketakutannya. Adakah awak ada bukti? Saya bertanya. Leha menggelengkan kepala. Hanya apa yang saya dengar. Saya berkata. Leha. Encik Irfan berkata. Masa lalu sedang dibuka semula. Awak patut bersedia. Wajahnya pucat. Awak gila. Tidak, dia membalas. Saya hanya penat mengulangi kesilapan generasi lalu. Leha melihat dari dia ke saya. Awak fikir awak dah menang? Dia bertanya kepada saya. Saya tidak mahu menang, saya kata. Saya mahu nama ayah saya dibersihkan. Leha ketawa tanpa humor.
Awak masih percaya pada perkara seperti itu? Saya percaya, kata saya dengan yakin. Leha meninggalkan bilik itu, meninggalkan kesunyian yang berat. Saya berpaling kepada Encik Irfan. Kita menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya tahu, katanya, dan orang akan cuba menghentikannya, seolah-olah mengikut isyarat. Telefonnya berdering. Dia menjawab dan wajahnya perlahan-lahan kehilangan warna. Apabila dia bertanya, saya memerhatikannya. Jantung saya berdegup kencang. Dia meletak telefon dan melihat saya. Lembaga pengarah telah secara rasmi meminta untuk menghentikan audit, katanya. Mengapa? Saya bertanya. Memetik risiko terhadap reputasi syarikat, dia membalas. Saya ketawa. Bunyi pahit dan kosong. Mereka takut. Ya, katanya. Adakah awak akan berhenti? Saya bertanya. Encik Irfan melihat saya, matanya lebih berazam dari sebelumnya. Tidak, katanya. Saya tahu pada saat itu, pertarungan itu tidak lagi berlaku dalam bayang-bayang. Ini bukan hanya tentang 5 juta ringgit atau kehormatan ayah saya. Ia adalah konfrontasi antara dua generasi, dan Encik Irfan dan saya, masing-masing membawa warisan berat ayah kami, berdiri di tengah-tengah ribut. Lembaga pengarah telah secara rasmi meminta untuk menghentikan audit. Kata-kata Encik Irfan memecahkan ketegangan di dalam bilik. Saya melihatnya, mencari sebarang tanda keraguan. Tiada. Ekspresinya bukan lagi pewaris yang berhati-hati. Itu adalah pandangan seorang lelaki yang telah memutuskan untuk melangkaui batas. Mereka menelefon awak secara langsung. Saya bertanya. Pengerusi Emeritus. Dia membalas. Ayah awak, saya menyatakan. Saya diam seketika. Dia tahu awak sedang mengorek masa lalu. Dia sentiasa tahu, Encik Irfan berkata perlahan. Tiada pergerakan besar berlaku dalam syarikat ini tanpa dia mendengarnya. Saya melangkah lebih dekat. Apa yang dia kata? Dia kata ada perkara yang lebih baik dibiarkan dalam masa lalu, Encik Irfan membalas. Dan bahawa saya memusnahkan apa yang dia bina. Saya ketawa pahit, dibina dengan menjatuhkan orang lain. Encik Irfan tidak membantah. Apa yang awak akan lakukan? Saya bertanya. Dia berpaling menghadap saya. Saya telah mengarahkan pasukan undang-undang untuk mendapatkan semua data yang telah kami perolehi setakat ini. Mereka boleh menghentikan audit rasmi, tetapi mereka tidak boleh menghapuskan apa yang telah ditemui. Adakah David tahu? Saya bertanya. Mungkin, Encik Irfan berkata. Dia telah meletak jawatan. Tetapi dia masih mempunyai hubungan. Saya berdiri di tingkap, memerhatikan kereta-kereta kecil bergerak di bawah seperti semut. Adakah awak fikir saya adalah sebab semua ini telah pergi sejauh ini? Saya bertanya. Encik Irfan datang berdiri di sebelah saya. Awak bukan puncanya, Aisyah. Awak adalah pemangkin. Saya tidak mahu menjadi orang yang membakar semuanya. Saya berkata. Tetapi, awak memilih untuk menyalakan api. Dia membalas. Kata-katanya membuat saya terhenti. Saya teringat ibu saya, panggilan kami semalam. Jika cerita ini terbongkar, ia bukan sahaja akan menggegarkan syarikat. Nama ayah saya akan menjadi berita utama lagi. Bolehkah dia menanganinya? Petang itu, saya mendapat mesej daripada Encik Rosli. Adakah awak tahu lembaga pengarah sedang mengadakan mesyuarat tertutup? Saya menelefonnya serta-merta. Saya mendengarnya daripada seorang rakan, katanya. Ada kemungkinan mereka akan menyalahkan David untuk menutup kes itu. Bagaimana dengan ayah saya? Saya bertanya. Jika mereka tidak menyebutnya, dia akan membawa noda itu selamanya. Encik Rosli membalas. Saya menggenggam telefon saya. Apa yang awak fikir saya patut lakukan? Awak perlukan bukti, nak, katanya. Bukti kukuh, bukan hanya cerita. Selepas panggilan itu, saya terus masuk ke pejabat Encik Irfan. Mereka akan menjadikan David kambing hitam, kata saya. Itu yang saya jangkakan, Encik Irfan membalas, dan awak akan membiarkan mereka? Saya menuntut, jika David menandatangani pemindahan wang, dia perlu dipertanggungjawabkan, katanya. Tetapi bagaimana jika dia hanya mengikut arahan? Saya membalas, Encik Irfan diam? Adakah awak mahu ayah awak menghadapi siasatan umum? Saya bertanya kepadanya secara langsung. Kilatan kesakitan melintasi matanya. Awak anaknya, tetapi awak juga CEO. Awak perlu memilih, saya berkata.
Udara di antara kami tebal dengan ketegangan. Saya tidak mahu menjadikan ini pertempuran awam antara ayah dan anak, kata Encik Irfan. Tetapi jika awak berdiam diri, nama ayah saya tidak akan dibersihkan, saya membalas. Dia melihat saya, wajahnya bertopeng konflik. Beri saya sedikit masa, katanya perlahan. Saya mengangguk, tetapi saya tahu masa tidak menyebelahi kami. Petang itu, saya menerima panggilan daripada Leha. Awak di mana? Dia bertanya. Rumah. Saya kata. Saya perlu berjumpa awak, katanya. Saya teragak-agak, kemudian bersetuju. Leha datang ke apartmen saya tanpa solekan, rambutnya dilepaskan. Dia kelihatan lebih letih daripada yang pernah saya lihat. Saya tidak mahu ini berlanjutan lagi, katanya sebaik sahaja dia duduk. Saya juga tidak, saya membalas, tetapi kebenaran perlu terbongkar. Leha melihat saya. Awak fikir awak akan menang jika awak menjatuhkan ayah Encik Irfan? Saya tidak mahu menang, saya kata. Saya mahu nama ayah saya dibersihkan. Leha menunduk seketika. Saya terdengar David bercakap dengan pengerusi emeritus sekali. Katanya perlahan, dia tidak mahu masa lalu diungkit. Dia takut pemegang saham akan hilang kepercayaan. Jadi, dia tahu, saya kata. Leha mengangguk sedikit. Saya tidak mendengar semuanya, tetapi saya tahu wang telah dialihkan untuk menyelamatkan perjanjian lain. Kalau begitu, mengapa awak tidak berkata apa-apa? Saya bertanya. Kerana ia tiada kaitan dengan saya, Leha berkata. Saya hanya mahu maju. Saya melihatnya, dan awak memilih untuk berbuat demikian dengan cuba menjatuhkan saya. Leha tersenyum sedih. Saya fikir, awak hanyalah gadis yang bercita-cita tinggi. Saya tidak pernah menduga awak adalah anak perempuan lelaki yang berada di tengah-tengah semua ini. Saya juga tidak, saya kata. Leha berdiri dan berjalan ke tingkap, melihat keluar ke bandar. Saya tidak cukup berani untuk berhadapan dengan mereka, katanya perlahan. Tetapi jika awak berani, saya tidak akan menghalang awak. Saya melihatnya dan buat pertama kalinya saya tidak melihat musuh, tetapi seorang wanita yang terperangkap antara cita-cita dan ketakutan. Adakah awak ada bukti? Saya bertanya. Leha menggelengkan kepala. Hanya apa yang saya dengar. Saya mengeluh. Selepas dia pergi, saya duduk sendirian untuk waktu yang lama. Telefon saya berdering. Mesej dari Encik Irfan. Saya sudah membuat keputusan. Saya menelefonnya balik serta-merta. Saya akan mengumumkan pembukaan semula siasatan kepada lembaga pengarah, katanya. Sama ada mereka suka atau tidak, awak pasti. Saya bertanya. Saya tidak boleh menguruskan syarikat yang dibina atas pembohongan. Dia membalas. Saya menutup mata, merasakan kelegaan dan beban yang berat. Bagaimana dengan ayah awak? Saya bertanya. Saya akan bercakap dengannya secara langsung, katanya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana perbualan itu. Seorang anak berhadapan dengan ayahnya bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai ketua sebuah organisasi. Keesokan paginya, mesyuarat tergempar lembaga pengarah dipanggil. Pejabat itu riuh rendah. David kembali, wajahnya tegang. Awak sudah melampaui batas, katanya, menghalang jalan saya di koridor. Saya hanya pergi sejauh yang awak takut saya akan pergi, saya membalas. Awak tidak faham, David berkata. Jika pengerusi emeritus dijatuhkan, seluruh syarikat ini akan huru-hara. Jadi, ayah saya patut menanggung kesalahan sebaliknya? Saya bertanya. David diam. Awak pernah beritahu saya kehormatan tidak membayar bil, kata saya. Tetapi saya tidak hidup dengan mata wang awak. Saya berjalan melepasi dia, menuju ke bilik mesyuarat. Pintu besar tertutup di belakang saya. Saya tidak tahu apa hasilnya, tetapi saya tahu bahawa mulai saat ini, tiada jalan kembali. Pintu besar bilik mesyuarat tertutup di belakang saya. Udara di dalamnya begitu pekat sehingga anda boleh mendengar bunyi jarum jatuh. Encik Irfan berdiri di kepala meja panjang. Di seberangnya, duduk 7 ahli lembaga pengarah. Di tengah, seorang lelaki berambut perak dengan mata tajam dan berkuasa duduk dalam diam, pengerusi emeritus, ayah Encik Irfan. Saya mengambil tempat duduk di belakang sebagai pemerhati. Kita bermesyuarat hari ini, Encik Irfan memulakan, suaranya perlahan tetapi stabil, untuk membincangkan pembukaan semula siasatan terhadap projek dari 20 tahun lalu dan akibatnya yang belum selesai. Seorang ahli lembaga yang lebih tua bersuara, itu 2 dekad yang lalu, Encik Irfan, tiada nilai dalam mengungkitnya. Ada, Encik Irfan membalas, nilai ketelusan.
Pengerusi Emeritus tidak berkata apa-apa, hanya memerhatikan anaknya. Adakah awak bercadang untuk mendedahkan aib keluarga kita di hadapan pemegang saham? Tanya ahli lain. Ini bukan urusan keluarga, Encik Irfan menyatakan. Ini adalah soal tanggungjawab korporat. Saya melirik David. Dia duduk di hujung meja, wajahnya bertopeng kebimbangan. Siapa yang awak tuduh? Seorang ahli lembaga menuntut. Encik Irfan tidak berdolak dalih. Rekod menunjukkan bahawa RM5 juta telah dipindahkan ke akaun subsidiari yang diwakili oleh Encik David. David melonjak berdiri. Saya hanya menandatangani atas nama. Atas arahan siapa? Encik Irfan mendesak. David terdiam. Semua mata di dalam bilik beralih kepada pengerusi emeritus. Akhirnya, dia bersuara. Suaranya dalam, penuh dengan kuasa. Apa yang awak buat, Encik Irfan? Saya membetulkan kesilapan, Encik Irfan membalas. Adakah awak ada bukti bahawa saya mengambil wang itu? Ayahnya mencabar. Saya ada bukti bahawa wang telah dialihkan untuk menyelamatkan salah satu usaha awak yang lain, kata Encik Irfan. Dan bahawa projek asal mengalami kekurangan? Dan awak fikir saya menyimpannya? Ayahnya mencemuh. Saya fikir seseorang perlu dipertanggungjawabkan, Encik Irfan membalas. Saya memerhatikan kedua-dua mereka, ayah dan anak, bukan lagi keluarga, tetapi dua kuasa yang bertentangan. Wang itu adalah peruntukan sementara, kata pengerusi emeritus. Dan ia telah dibayar balik ke dalam sistem melalui projek lain. Tetapi reputasi seorang lelaki tidak pernah dibayar balik, Encik Irfan membalas. Kenyataan itu menyenyapkan bilik itu. Saya tahu dia bercakap tentang ayah saya. Dia menandatangani kebenaran. Pengerusi emeritus berkata, dia bertanggungjawab ke atas kewangan. Kerana dia mempercayai awak, ayah, kata Encik Irfan. Dan kerana dia tidak pernah membayangkan awak akan menjadikannya kambing hitam. Saya melihat tangan ayahnya menggenggam penumbuk. Awak naif, katanya. Saya tidak naif, Encik Irfan membalas. Saya hanya tidak sanggup meneruskan penipuan itu. Seorang ahli lembaga menyampuk. Jika ini terbongkar, saham kita akan menjunam. Beribu-ribu pekerjaan akan berisiko. Jadi kita memilih untuk berdiam diri dan hidup dengan pembohongan. Encik Irfan bertanya. Tiada siapa yang menjawab. Saya berdiri. Maafkan saya, kata saya. Suara saya sedikit menggigil tetapi jelas. Saya adalah anak perempuan lelaki yang disyaki bertahun-tahun yang lalu. Semua mata beralih kepada saya. Saya tidak meminta maaf. Saya menyambung. Saya hanya meminta kebenaran diakui secara rasmi. Pengerusi emeritus melihat saya, ekspresinya tidak dapat dibaca. Apa yang awak mahu? Dia bertanya. Saya mahu rekod bank asal didedahkan secara dalaman, saya membalas. Dan saya mahu minit mesyuarat lembaga pengarah tahun itu didedahkan. Dia diam. Awak tahu, ayah saya bukan pencuri, kata saya. Jika awak percaya awak tidak melakukan apa-apa yang salah, maka awak tidak perlu takut. Kesunyian berat itu dipecahkan oleh David. Benar, katanya, suaranya perlahan. Dana telah dialihkan atas arahan langsung. Saya berpaling melihatnya, tetapi saya tiada bukti bertulis. Dia menyambung. Saya hanya menandatangani dokumen. Mengapa awak tidak bersuara lebih awal? Seorang ahli lembaga bertanya. Kerana saya takut, David mengakui. Kebenaran itu sangat mudah. Pengerusi emeritus berdiri. Saya tidak mencuri wang itu, katanya perlahan. Saya menggunakannya untuk menyelamatkan perjanjian lain. Tanpanya, syarikat ini akan muflis. Tetapi awak tidak berkata begitu. Saya kata, kerana saya tidak boleh mengambil risiko panik di kalangan pemegang saham, dia membalas. Jadi, awak biarkan ayah saya yang menanggung akibatnya, saya kata. Dia melihat saya lama. Dia boleh melawannya, katanya. Tetapi dia mempercayai awak, saya membalas. Kesunyian yang panjang menyusul. Encik Irfan bercakap, kita boleh berdebat tentang betul dan salah. Tetapi apa yang tidak dapat dinafikan ialah Encik Razali, ayah Aisyah, menderita ketidakadilan besar terhadap namanya. Pengerusi emeritus duduk semula kelihatan letih. Saya tidak pernah sangka dia akan pergi begitu sahaja, katanya perlahan. Dia tidak mahu melibatkan keluarganya. Saya membalas, dengan kerongkong tersumbat. Saya tidak akan membiarkan diri saya menangis. Kita mungkin tidak perlu membuat pengumuman umum, kata Encik Irfan. Tetapi sekurang-kurangnya, rekod dalaman mesti dipinda untuk mencerminkan tanggungjawab eksekutif bersama. Seorang ahli lembaga mengangguk.
Itu nampaknya boleh diterima. Pengerusi emeritus menutup matanya seketika. Sediakan minit, katanya akhirnya. Nyatakan bahawa peruntukan semula dana adalah keputusan eksekutif peringkat tinggi. Membebaskan Encik Razali dari sebarang kesalahan peribadi. Jantung saya berdegup kencang. Dan Encik Irfan mendesak dan kita mengeluarkan permohonan maaf rasmi kepada keluarganya, ayahnya berkata perlahan. Bilik itu sunyi. Saya tidak tahu bagaimana untuk berasa, lega atau hanya sedih kerana ia mengambil masa yang begitu lama. David menundukkan kepalanya. Leha, yang kini saya lihat berdiri di luar pintu kaca, melihat masuk, ekspresinya tidak lagi mencabar. Mesyuarat berakhir dalam diam. Ketika semua orang keluar, hanya Encik Irfan dan saya yang tinggal. Adakah awak baik-baik saja? Dia bertanya. Saya mengangguk. Tetapi air mata sudah mengalir di wajah saya. Nama ayah awak telah dibersihkan, katanya perlahan. Secara dalaman, saya membalas. Saya akan mencari cara yang sesuai untuk mengumumkannya, katanya. Saya melihatnya, dan awak, dia tersenyum samar. Saya baru sahaja berhadapan dengan ayah saya. Saya melangkah lebih dekat. Terima kasih, kata saya. Tidak, dia menggelengkan kepala. Terima kasih kerana tidak berdiam diri. Melalui kaca, saya melihat pengerusi emeritus berdiri sendirian di hujung koridor. Dia kelihatan lebih kecil daripada yang saya bayangkan. Mungkin kesilapan terbesarnya bukan mengalihkan wang itu, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk mengakuinya lebih awal. Saya menarik nafas dalam-dalam. Kisah yang bermula dengan gelas wain yang ditukar telah berakhir dengan rahsia 20 tahun didedahkan. Tinggal satu lagi perkara yang perlu dilakukan. Saya perlu memberitahu ibu saya. Saya memandu terus pulang selepas mesyuarat. Apartmen saya kelihatan sama, tetapi perasaan di dalam diri saya berbeza. Beban yang menyesakkan kerana terpojok telah hilang, begitu juga keraguan yang menyiksa. Nama ayah saya telah dibersihkan, walaupun hanya di dalam syarikat, walaupun tanpa sidang akhbar atau tajuk akhbar. Rekod rasmi kini mencerminkan kebenaran. Namanya tidak lagi dikaitkan dengan jenayah kewangan. Saya duduk dan menelefon ibu saya. Ibu, kata saya sebaik sahaja dia menjawab. Ya, sayang. Suaranya sehangat dan selembut biasa. Nama ayah. Ia telah dibersihkan, saya berkata perlahan. Ada jeda di hujung talian. Apa yang kamu katakan? Dia bertanya perlahan. Syarikat membuka semula, fail lama. Mereka telah mengakui bahawa pemindahan wang adalah keputusan eksekutif, bukan kesalahannya. Saya cuba mengekalkan suara saya stabil, tetapi ia sudah pecah. Ibu saya tidak berkata apa-apa. Saya dapat mendengar dia bernafas, kemudian bunyi tersedu-sedu. Jadi dia tidak mempunyai reputasi itu lagi? Dia bertanya. Tidak, saya membalas. Tidak, ibu. Saya terdengar dia mula menangis, tangisan kecil yang pecah. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah bercakap tentangnya. Dia hanya pernah memberitahu saya, ayah kamu gagal. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang salah. Sekarang itu bukan lagi hanya kepercayaan seorang isteri. Itu adalah fakta. Kamu berjaya, sayang, katanya melalui air matanya. Ayah kamu akhirnya boleh berehat dengan tenang. Saya menutup mata dan buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama, saya membiarkan diri saya menangis, bukan kerana kesakitan, tetapi kerana kelegaan. Keesokan paginya, saya tiba di pejabat lebih awal, koridor-koridor sama, orang-orang sama. Tetapi saya tahu sesuatu yang asas telah berubah. David telah tiada, peletakan jawatannya telah diterima. Tiada pengumuman besar, hanya email ringkas tentang perubahan dalam pengurusan kanan. Leha kembali bekerja. Dia berjalan melepasi meja saya dan berhenti seketika. Tahniah, Aisyah, katanya. Saya tidak memenangi apa-apa. Saya membalas. Leha tersenyum tipis. Sekurang-kurangnya awak menang melawan diri sendiri. Dia diam seketika, kemudian menambah. Saya minta maaf tentang malam itu. Saya melihatnya, bukan lagi dengan syak wasangka, tetapi sebagai salah seorang daripada dua wanita yang telah bertahan dalam ribut. Saya fikir jika awak tiada dalam projek itu, saya akan mendapat peluang saya, Leha mengakui. Pada akhirnya, saya yang hampir lenyap, kita semua membayar harga untuk pilihan kita, saya kata. Leha mengangguk. Saya akan mulakan semula. Dia berjalan pergi, meninggalkan saya dengan rasa penutup yang pelik. Permusuhan itu telah hilang.
Tengah hari, Encik Irfan memanggil saya ke pejabatnya. Dia berdiri di tepi tingkap seperti biasa, tetapi ekspresinya lebih ceria hari ini. Ayah saya akan meletak jawatan sebagai pengerusi emeritus, katanya. Saya terdiam. Kerana banyak perkara. Dia membalas. Dia berkata, sudah tiba masanya untuk berehat. Saya faham itu adalah cara seorang lelaki yang bangga mengakui kesalahan tanpa mengucapkan kata-kata itu. Awak baik-baik saja? Saya bertanya. Saya anaknya, katanya perlahan. Tetapi saya juga CEO. Ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Saya melangkah lebih dekat. Terima kasih, kata saya lagi. Awak sudah berkata begitu, katanya, melihat saya. Tanpa awak, saya tidak akan mempunyai keyakinan untuk melaksanakannya. Saya membalas pandangannya. Sisa-sisa terakhir keraguan hilang. Kami berdua telah menempuh jalan yang memaksa kami untuk menghadapi warisan ayah kami. Pernahkah awak terfikir, saya bertanya, bahawa jika saya tidak menukar gelas malam itu, semua ini tidak akan berlaku? Dia tersenyum sama. Jika awak tidak menukar gelas itu, awak mungkin sudah meninggalkan syarikat dan masa lalu akan kekal terkubur. Saya teringat saat itu di koridor, melihat Leha mencampur minuman saya. Jika saya menjerit, ia akan berakhir sebagai skandal pejabat. Jika saya diam-diam meminumnya, saya akan menjadi tontonan. Tetapi saya memilih untuk menukar gelas. Satu pilihan kecil yang mencetuskan rentetan peristiwa yang tiada siapa dapat meramalkan. Awak tidak menyesalinya, bukan? Encik Irfan bertanya. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Petang itu, saya memandu pulang ke kampung halaman saya. Rumah lama itu, sama seperti yang saya ingat, ibu saya sedang menyiram pokok di halaman apabila saya tiba. Kamu pulang, katanya, matanya bersinar. Saya memeluknya erat-erat. Selepas makan malam, saya mengambil salinan cetakan minit mesyuarat lembaga pengarah yang telah dipinda dan meletakkannya di rak memorial kecil untuk ayah saya. Ayah saya berbisik, saya berjaya. Saya tidak percaya pada perkara gaib, tetapi pada saat itu, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Ibu saya berdiri di belakang saya, tangannya di bahu saya. Dia pasti sangat bangga, katanya. Saya melihat gambar lama ayah saya, seorang lelaki baik dengan senyuman lembut. Saya tidak berdiam diri seperti yang ayah lakukan. Saya fikir, tetapi kini saya faham mengapa ayah berbuat begitu. Kadang-kadang diam adalah perisai untuk melindungi orang yang ayah sayangi, tetapi kadang-kadang ia adalah beban yang berlanjutan selama beberapa generasi. Saya kembali ke Kuala Lumpur 2 hari kemudian. Kerja diteruskan. Projek baru bergerak ke hadapan. Encik Irfan bekerja lebih lama daripada sebelumnya. Leha menumpukan perhatian kepada jabatannya sendiri. Perkara-perkara mula mencari keadaan normal baru. Satu petang, semasa saya menyemak pelan tindakan, Encik Irfan datang ke meja saya. Kopi? Dia bertanya. Ini tengah hari bekerja, saya tersenyum. Saya CEO, dia membalas. Saya ketawa. Kami pergi ke kafe, di tingkat bawah. Matahari petang lewat memancar melalui tingkap, melembutkan sisi kasar bandar. Awak masih marah dengan saya? Encik Irfan bertanya. Untuk apa? Saya bertanya kembali. Kerana menjadi anak lelaki yang menganiaya ayah awak, katanya. Saya diam seketika. Tidak, saya membalas. Kesilapan seorang ayah tidak semestinya menjadi beban seorang anak. Bukan jika dia mempunyai keberanian untuk membetulkannya. Dia melihat saya, pandangannya lebih hangat dari sebelumnya. Jadi mulai sekarang, kita berada di tahap yang sama. Dia bertanya. Saya sentiasa bekerja di tahap yang sama, saya berkata. Dia tersenyum. Saya melihat keluar tingkap ke bandar yang sibuk. Kisah itu bermula dengan perangkap dalam gelas wain, tetapi ia berakhir dengan kebenaran dibebaskan. Saya pernah fikir saya hanya mempertahankan diri daripada tipu helah pejabat kotor. Saya tidak pernah membayangkan saya akan membongkar rahsia 20 tahun. Hidup memang begitu kadang-kadang. Satu pilihan kecil boleh mengubah seluruh perjalanan awak. Jika awak tanya saya apa yang saya pelajari dari semua ini, saya hanya akan mempunyai satu jawapan. Jangan berdiam diri apabila awak tahu awak betul dan jangan takut apabila kebenaran membuat orang lain tidak selesa, kerana hanya apabila kebenaran diucapkan, barulah mereka yang tinggal akhirnya dapat menemui kedamaian.